Okey, admin boleh kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Apa ni, kita mulakan dengan slide kita sikit-sikit. Admin boleh sharing sikit apa ni, apa dia synergetic. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niat kita dekat sini hanyalah satu, hanyalah untuk menjana profit. Ada income kita masuk hari-hari, tak sedikit tak sebanyak, bergantung kepada jumlah kita, jumlah modal kita, jumlah target kita. Okey, saya memkenalkan Boot MEV Synergetic, enjin keuntungan Web3 ya. Kita gunakan kaedah Web3 yang AI yang memang setakat ini bagi saya inilah terbaik dan terpadu setakat ni. Tengah tunggu arbitrage open. Betul, insyaAllah ada kan. Jadi yang untuk hari tetap ambil, lepas tu kita tunggu lagi. Tanya saya ucapkan kepada yang dah ambil, yang dah ambil peluang sebelum ni, malam ni adalah last. Anda dapat profit anda 12%. Sama-sama kita nantikan detik 12, 1 minit malam ini. Okey, selain daripada tu, untuk Synergetic ni, siapa yang dah login, siapa yang dah daftar, akan nampak sebenarnya sistem. Okey, selain lagi satu je kita sekali kita tak payah dengan apa kenanya 100 tu company tapi itulah bila yang ambil peluang ramai yang abaikan ni, itulah yang jadi sekarang ni saya dah nampak ramai yang datang balik, ramai yang semula dia sebenarnya rindu boleh kembali jangan tapi mereka ni sebenarnya tak jauh lagi ini cuma selagi tak kena bias jadi ada mas untuk peluang terkini yang baru sekarang ni 50-50 ni dah mula ni dah bagi hanya 50 saja. 50 diberikan dan 50 lagi anda. Okey, boleh dengar? Okey, boleh dengar tak? Boleh dengar tak?
Oh, wifi lagging. Okey, saya tunggu. Boleh. Alah, bisa Tegal biasa. Sabar. Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. As-sabru minal iman. Sabar. Masih ada lagi. 92 mata memandang. Okey, sebentar sabar ya. Sabar. Kita sabar baru boleh lebih tinggi. Betul. Terbaik Tuan Ya. Betul. Waras tok. Okey, semakin hampiri 97, 3 orang lagi. Walaupun lag juga kan, ramai juga ni yang masih stay lagi ni, yang nak kat info. InsyaAllah lah, saya akan cubalah sampaikan yang mana, apa yang ada, saya akan cuba sampaikan lah yang mana terbaik. Cina cakap sabar. Saya tak tahu, kalau bahasa Cina saya tahu. Itu saya tahulah, hujan. Itu je. Kalau sabar saya tak tahu apa. Kena tanya anak saya sekolah Cina. Saya sekolah Melayu, sekolah Arab. Dengar suara, okey, dengar suara kan, okey. Ada pihak daripada sana ni, bukan daripada saya, okey, lain. Genap 100, alhamdulillah. Terima kasih. Dia sebenarnya ada ni tu, ada trik tu sebenarnya. Dalam lag tu dia suka sebenarnya tu kan. Okey, masih boleh dengar suara saya 99, kurang pula satu dah. Okey. 99 teman-teman mana kerana anda masih bersama saya DJ anda pada malam ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Genap lagi 100. Okey, apa lagi yang terbaik? Saya sambung. Tadi lepas kita dah daftar, dah klik link, dah daftar. Lepas tu kita buat atom string je lah terus. Ataupun kalau pandai buat shortcut, boleh buat shortcut. Lepas dah selesai tu, teruskan dengan tutorial tu. Okey. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Cakap slow. Saya tak boleh cakap slow sebab kita tak dengar. Jadi anda yang kena kontrol. Anda ni boleh mana? Okey, admin boleh adjust ke? Saya tak nampak ni lah. Saya tak nampak ni orang chat ni. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan dia. Mulakan tanpa risiko Okey, mulakan tanpa risiko dengan percubaan. Kalau yang anda percaya ataupun tidak, apa-apa saja peluang di luar sana semuanya sama. Kita tetap kena bermula. Tanpa apa permulaan tiadalah pengakhiran. Itu sahaja. Mula tanpa risiko, nampak? Sebenarnya dekat sini Synergetic ni sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah. Anda tak percaya sekalipun, tapi bila anda dah cuba mendaftar secara percuma, anda dah mula nampak sebenarnya. Anda dah mula nampak dekat sini. Peluang dia tu lain macam sikit. Yang penting anda
Daftar, lepas tu anda tengok dulu sistem kat dalam tu. Anda tak nak deposit, tak ada masalah. Tapi anda tengok dulu enjin dalam tu. Kalau hari ni RM50 kita simpan dekat bank pun tak jadi apa pun. Silap-silap kita keluar sekejap lagi, anak ajak keluar, habis. Tapi RM50 kita tu bernilai sebenarnya kalau kita mencuba dan ambil peluang dekat sini. Dia senang je, step by step dia semua ada. Boleh nampak dekat sini, daftar akaun anda, lepas tu anda deposit. Sebelum kita, selepas kita daftar tu sebenarnya dia dah suruh siap-siap dah. Satu terbaik yang saya suka dekat Synergetic ni sebabnya dia punya secure dia tu. Dia punya sistem dia tu. Sebabnya dia terus suruh dah kita binding terus. Nombor akaun kita. Contohlah, ada juga saya tengok yang bila kita daftar, dia tak dapat tadi ada masalah yang tim saya dia tak dapat dekat email dia nombor TAC tu, macam nombor TAC tu kan, nombor PIN 6 nombor tu dia tak dapat. Bila tak dapat dekat situ, jadi disuruh upline dia daftarkan. Jadi dia sharing. Buat sekarang ni teknologi canggih, ada WhatsApp kan. Anda boleh sharekan skrin anda tu, lepas tu ataupun anda boleh standby dekat email anda. Sebagai upline boleh daftarkan untuk downline sebenarnya. Menggunakan link upline lah. Okey, lepas tu dah selesai daftar tu, minta dia terus nak cepat-cepat hantar nombor tu, nombor PIN tu. Lepas tu terus masukkan nombor PIN tu dan teruskan. Lepas tu siap-siap untuk nak masukkan nombor akaun, nak binding nombor akaun kan. Okey, sama juga. Terus buat sekali jalan. Dah selamat dah, akaun anda dah selamat. Lepas tu teruslah, janganlah tunggu dah, anda teruslah deposit. Ada 3 kaedah pembayaran tu. Admin boleh adjust tak? Saya tak boleh nak ni lah. Saya tak boleh nak nampak lah. Untuk chat-chat daripada sahabat-sahabat ni. Okey. Clear. Terima kasih. Betul. Boleh buat kajian. Betul. Jelas. Ada di on-chain. Betul. Terima kasih tuan. Yang dah DIO dia tahu sebenarnya. Yang tak DIO saya tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin dia tak tahu. Do your own research. Apa-apa pun peluang dekat luar sana sama je. Sekarang ni kita teruskan dengan slide seterusnya. Bagaimana pelaburan anda berkembang dalam 90 hari. Anda boleh tengok dekat sini. Saya rasa dah faham dah. Boleh tengok video saya sebelum ni. Saya dah terangkan dah. Bermula dengan tier-tier. Anda kena alert dekat sini. Nanti saya tunjukkan juga dalam sistem je. Waktu saya sharing nanti. Saya akan tunjukkan juga. Berkenaan dengan ni. Yang tier-tier ni kita kena perhatikan. Untuk tier ni memang kita kena alert bab tier ni. Sebabnya apa? Kalau tidak kita rugi. Contoh anda bermula dengan modal 500, anda hanya duduk di tahap 2, nampak Tahap 2. Tapi kalau anda tambah RM1 lagi, anda duduk daripada tahap 3. Apa manfaat dia? Perkongsian dia anda boleh nampak dekat bawah tu. 70, 30. Yang tier tahap 2, 60, 40. Boleh nampak Kalau anda ada modal 1,000, anda nak bermula dengan 1,000, anda jangan mulakan dengan 1,000. Anda mulakan dengan RM1,000, RM1. Anda terus naik kepada tahap 4. Boleh nampak tahap 4, lepas tu dekat sini, anda dapat berapa dekat sini? 80. 80 ke tu? Anda boleh tengok dekat situ, kat bawah sekali. Nanti saya tunjuk dalam sistem, saya tunjuk juga. 108 mata memandang. Terima kasih. Okey, selesai. Okey, ini untuk ganjaran Ganjaran Duta Global. Jemput. Kita invite kawan kita. Kita sharing dekat kawan kita. Kita banner team. Paling terbaik dia dekat sini adalah banner team. Sebabnya apa? Kita nak kukuhkan satu ekosistem, satu syarikat, satu company, satu bisnes. Jika community tiada sambutan, kita tak boleh nak cakap apa-apa. Itu sahaja. Simple sangat. Ini platform dah bagus. Sekarang ni kita hanya kembangkan community. Itu je tugas kita. Di samping itu juga company dah bagi manfaat sebenarnya untuk pengembang community. Kita dapat dekat sini, nampak ni. Jemput, aktifkan, raih ganjaran 8%. Kenapa dia bagi 8%? Sebabnya kita nak long term. Dia tak bagi 20%, dia tak bagi 10%, dia bagi 8%. Dan sesekali bila ada keuntungan melebihi, company akan bagi Ada soalan sebenarnya. Saya ada tengok satu soalan lah yang ni. Berkenaan dengan ni. Kenapa Synergetic boleh bagi profit untuk profit? Nanti saya ulang yang bab profit.
Okey, selepas anda dah rujuk secara langsung sahabat-sahabat anda, okey, yang ini pangkat kita pergi pada pangkat jadual pendapatan pasukan. Yang ini anda boleh tengok untuk leader-leader pengembang komuniti, anda boleh nampak benda ni sebenarnya. Syarat kelayakan, macam saya sekarang ni baru di tahap 2. InsyaAllah akan datang, dah tak berapa jauh untuk pergi ke tahap 3. Untuk naik kepada kapten. Antara manfaat dia, setiap kali 12 1 minit malam, profit akan dibayar. Jadi daripada situ kita akan dapat. Boleh nampak kat situ. Syarat dia cuma anda lengkapkan 19 orang sahaja dengan total sale untuk anda punya team sampai 2K saja anda dah dapat dah ni. Faedah tambahan ni 2%. Faedah suku tahun ni 3%. Yang baru-baru ni kan ada dapat kan. Saya ada buat video kan. Saya dapat berapa kan. Siapa yang alert dia dapat tahu dekat situ. Okey, selepas tu yang bawah ni 79 orang lah. Ini yang memang betul-betul yang ni lah. Saya insyaAllah akan sampai. Anda pun saya doakan 109. Mata memandang malam ni insyaAllah saya doakan. Memang anda pasti akan sampai jika anda buat. Dia benda ni senang je. Apa-apa pun kita kena bermula dan kita kena buat. Okey, seterusnya. Okey, boleh nampak ni pengalaman pemprosesan dana terpantas di Malaysia. Boleh nampak dekat sini. Ada teknik untuk kita deposit. Ada 3 cara sebenarnya pembayaran. Untuk deposit, kita boleh gunakan online banking. Lepas tu, kita boleh gunakan duit now. Tapi biasa duit now tak silap saya 1,000 saja. Jadi kalau anda nak ambil package untuk 1,500, jadi anda terus gunakan FPX. Dan deposit secara manual. Kalau anda deposit secara manual, tolong alert receipt tu upload. Dan hanya pukul 9 pagi sampai 9 malam. Ada seorang sahabat saya hari tu, dia tak ada online banking, dia transfer secara manual. Secara manual dekat company, lepas tu receipt tu dia upload. Dia upload waktu pukul 9 lebih, dekat pukul 10 malam. Jadi lepas dia tunggu 1 jam tak masuk-masuk. Kenapa? Sebabnya company hanya beroperasi pukul 9 pagi sampai 9 malam sahaja. Jadi besok paginya baru masuk. Tapi kita ada grup community, jangan risau, admin kita pun ada dalam tu. Cuma yang mana-mana kalau dalam grup kita pukul 9 malam akan ditutup. Jadi anda klik pada community Telegram punya tajuk tu, lepas tu anda PM admin. Nanti admin akan minta lah tu, slip tu nanti. Dia akan check lah. Jadi biasanya kadang-kadang boleh masuk juga, tak ada masalah. Itu perkara-perkara kecil. Kita dalam community sebenarnya. Okey, selesai bak deposit di bawah tu pun dah tulis dah sebenarnya deposit serta-merta. Sama juga untuk withdraw. Withdraw ada yang tanya lagi tadi dalam grup, mungkin ahli baru. Dia tak tahu lagi. Withdraw dia cakap apa? 24 jam ke? Ya, withdraw memang 24 jam. Minima ada RM10.30. Dan contoh jika anda sibuk, anda tak ada masa nak tengok, balik malam baru ada masa kan. Jadi anda boleh select untuk auto payout. Senang je, senang sangat-sangat. Anda cuma simpan duit anda dalam tu, lepas tu anda select terus auto payout. Saya dah banyak buat video sebelum-sebelum ni, anda boleh tengok. Saya sharing dah banyak dah. Okey, pengalaman untuk pengalaman pemprosesan dana terpantas di Malaysia. Okey, yang ini tadi bab withdraw tadi dah selesai. Pantas senang je dia punya visi dia. Pantas apa tu tadi? Pantas mudah dan lancar kan? 3 tu je, senang je. Okey, yang ini yang paling penting betul. Pantas, mudah dan lancar. 3 je step dia. Mudah sangat. Okey, seterusnya. Ini yang sebenarnya saya fokus Okey, tolong alert tuan-tuan dan perempuan 110 mata memandang. Inilah sebenarnya yang buatkan saya amat-amat bernafsu. Senang cakap lah. Boleh dikatakan bernafsu dengan Synergetic sebab plan hala tuju strategik. Ekosistem dah bagus. Lepas tu website pun dah sangat-sangat bagus. Tak ada masalah. Memang cantik, smooth. Okey, apa yang telah kami capai? Boleh nampak dekat sini. Pangkalan Operasi Malaysia. Kita ni dekat Malaysia adalah pioneer. Pioneer penggerak untuk community. Dan kita ni lah, contoh ada sahabat-sahabat tadi pun ada saya punya team dah mula berkembang dekat Indonesia dan insyaAllah dekat Brunei. Untuk global boleh gunakan USDT. Menggunakan exchange wallet lah, tak kira lah apa sekalipun. Anda ada Binance ke, anda ada Hatta ke, Luno ke, Bitgate ke, semuanya boleh. Yang penting gunakan channel yang betul. Sebelum anda gunakan USDT, anda kena tukar channel. Anda pergi dekat bahagian more tu, anda boleh nampak ada channel kan. Jadi tukar dulu channel. Singapura pun dolar pun ada sebenarnya. Tapi biasanya luar negara macam ni kita gunakan duit kita gunakan TNG e-wallet. Dia lebih mudah sebenarnya.
Lepas tu dekat sini kita boleh nampak dekat sini lah apa yang kami capai. Okey, dah nampak dah pencapaian dah pun, berjaya membangunkan operasi trust. Lepas tu dekat sini dia punya yang nombor 2 ni, enjin AI dan ekosistem kepimpinan tu. Ini yang perlu kita perhalusi. Benda ni kena baca, kena tengok betul-betul. Okey, lepas tu untuk yang ketiga dia 2026. Dia dah test run 2025. Dah setahun dah sebenarnya test run. Tengok sistem okey tak okey, padu tak padu. Dah padu baru dia on market. Dan kita ni sebenarnya pioneer penggerak yang terawal. Kita adalah leader yang untuk kembangkan komuniti ni, bawa sahabat-sahabat kita kat luar sana supaya mereka ni nampak dapat ambil peluang dekat sini. Dia sebabnya macam mana saya nak cakap, benda yang sangat sehat lah. Bagi saya platform ni dia sehat dan logik akal sebab modal dah lah minima dia 50 saja. Anda percaya tak percaya, anda cuba try test run. Tengok dulu sistem macam mana. Lepas dah yang penting 50, lepas tu anda dah claim, dah ada 100, lepas tu anda run boot tu. Anda jalankan boot, lepas tu klik laksanakan protokol, lepas tu dia akan berjalan. Dia akan berjalan, tunggu, jangan kacau. Dia dah ada tulis notification dekat atas tu. Tunggu sehingga 100%, dah 100% barulah anda pergi semula dekat home. Pangkah, pergi dekat home, anda boleh scroll ke bawah sekali, anda boleh nampak berapa profit anda hari tu. Untuk trial boot ni, dia tak kira cuti ke macam hari ni hari Sabtu, okey. Hari Sabtu dia tetap anda dapat dah profit. Kejap lagi pukul 12 1 minit anda boleh buat lagi 1 kali. Dan esok hari Ahad hari Senin anda buat lagi 1 kali 12 1 minit selesai. Company ambil balik modal yang dipinjamkan 50, anda punya modal dipulangkan beserta dengan profit. Ada dalam RM13 lebih macam itulah. Okey, dah dapat tu anda nak withdraw, anda tak percaya kan? Kadang-kadang orang kita ni, betul ke ni? Betul ke boleh withdraw? Withdraw semua sekali, tak ada masalah. Selepas anda withdraw, anda kena ingat anda boleh untuk melayakkan kita dapat 5% deposit. Bermulanya boot tu aktif, dia hanya 5 hari saja. Kita dah ambil 3 hari. Okey, ada lagi 2 hari. Kita dah withdraw pun laju kan? Dalam masa 1 jam, 2 jam dah masuk. Anda nak pump, masa itulah anda pump. Dan untuk tim leader-leader tolong pastikan yang tim anda kena guide dia betul-betul supaya anda layak dapat 8% sekali tu. Dia tak bagi setiap kali. Kalau contoh next nanti dia tambah lagi 1000 kan, tak ada tak ada. Untuk ni memang tak ada untuk leader. Sebabnya apa? Kita nak pergi jauh. Sebab itulah profit. Ada yang tanya saya juga tu, tuan kenapa profit dia tinggi sangat 5 ke 7%? Ada yang tanya pasal benda ni. Okey, soalan kenapa Synergetic boleh dapat profit yang tinggi sehingga 5 ke 7%. Sebenarnya keuntungan dekat Synergetic ni tidak diagihkan 100% tuan-tuan dan puan-puan. Untuk ahli dia tak agihkan 100%. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan sistem profit sharing. Kalau faham apa tu profit sharing, kenapa kita buat macam ni? Matlamat utama Synergetic ni adalah untuk membina aliran tunai cash flow yang lebih sehat. Okey, bila ahli buat, platform pun turut berkembang, betul. Okey, ini kunci untuk kita maju secara stabil dan mampan. Okey. Selain itu juga, dana ini digunakan untuk membangunkan teknologi. Teknologi kita ni dah canggih dah. Kita akan gunakan untuk produk kita yang terbaru ni hari tu. Anda boleh tengok 100,000. Lepas tu satu orang minimum 100 saja dan maksimum 1000, hanya satu orang satu je boleh ambil. Kalau anda dah ambil 100, 100 lah. Kalau anda sempat ambil 1000, 1000 lah. Saya sendiri sempat 300. Nanti saya tunjukkan. Okey. Lepas tu dah selesai buat tu. Untuk menampung lagi satu. Untuk menampung kos gas fee. Gas fee yang tinggi. Kalau kita gunakan kat luar sana kan ada gas fee semua kan. Gas fee tahu gas fee kalau siapa yang kaki-kaki kripto pasti tahu benda ni. Inilah sebab di sebalik profit sharing kita demi masa depan platform yang lebih kukuh untuk jangka masa panjang, long term. Kita boleh nampak dekat situ pula yang nombor 3 tu boleh nampak dekat situ tu. Aplikasi mudah alih dan integrasi BSC 20. Kalau siapa yang tak biasa dengan tu tak ada masalah, boleh tanya upline anda. Kebanyakan upline ada, dia tahu pasal benda ni sebab dia main dengan kripto jadi dia tahu. Pelancaran dia akan datang nampak tu. Untuk ni sistem kita kat sini boleh nampak tu. BSC 20 bagi membolehkan akses yang lancar. Untuk merentas rantaian mana-mana sistem boleh. Tak ada masalah. Untuk 2027 insya-Allah ekosistem kita Synergetic untuk pengembangan global. Itu yang sebenarnya saya fokus. Sebenarnya
kita punya sistem, ekosistem kita, platform kita dah sihat, dah cantik, dah tak ada masalah apa dah. Cuma sekarang ni masalah daripada diri kita sendiri. Itu je. Ada yang tanya tadi dalam grup, saya tengok pun ada yang cakap yang scam lah, scam apa ni, ini tak scam ke? Saya dah pernah kena scam sebelum ni. Jangan samakan satu-satu platform, satu-satu peluang, kenapa anda nak join? Itu je anda kena fikir. Satu je, kenapa anda nak join? Kenapa anda tengok-tengok benda ni? Kalau anda rasa anda dah trauma ke apa ke, saya kalau nak cerita about scam ni tak payah cakap lah. Kalau anda pernah kena 10,000, saya lebih daripada tu. Anda pernah jatuh terduduk, saya suka ulang benda ni. Anda dah pernah jatuh terduduk, saya dah pernah jatuh terduduk tertiarap. Lebih daripada tu tuan-tuan dan puan-puan. Tu saya cakap, jatuh bangun ni biasa sebenarnya dalam bisnes ni. Kita sebagai, bukannya platform kita hanya menompang. Rezeki tu Allah Ta'ala tentukan. Kena percaya satu je, nawaitu kita tu. Betulkan dulu nawaitu kita tu, innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan kita tu bermula dengan niat. Kalau niat kita tu memang ada rasa untuk bangkitkan ekonomi keluarga, ataupun membangkitkan ekonomi sejagat. Sejagat maksud saya keseluruhan komuniti. Masyarakat kita, bantu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kat luar sana. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita apa-apa pun kita cuba. Kita dah cuba kan tadi kan. Kita dah cuba, dah deposit, lepas tu kita dah withdraw. Withdraw pun laju, lancar. Lepas tu daripada situlah kita bermula terus. Ada masa selama 2 hari lagi baki. Setelah anda selesai 50 tu, dah withdraw tu berserta dengan keuntungan, anda dah rasa dah pun. Anda rasa anda boleh pergi ke platform dekat luar-luar sana yang saya rasa carilah platform kat luar sana. Siapa ada tolong bagi tahu saya. Yang boleh bagi profit 5 ke 7% Isnin sampai Jumaat, kecuali Sabtu Ahad. Lepas tu boleh pergi untuk withdraw dia minima RM10.30. Tak jumpa tuan-tuan. Tak jumpa perempuan. Setakat ni saya dah main banyak sangat platform. Paling minima 50. Betul. 50 untuk withdraw. Itu saya cakap, ini memang satu platform yang bagi saya memang sangat-sangat, bukan nak dikatakan legit tak legit tu daripada kita sebenarnya. Kalau company tak ada overpaid, dan insyaAllah dekat sini tak ada overpaid. Sebab dia hanya bagi sekali saja 8% untuk leader. Selepas daripada tu ahli tambah dah, kita tak dapat dah. Tapi kita ada, tadi saya cakap rank-rank pangkat tu boleh tengok dekat situ. Untuk pengembang komuniti dia ada bagi. Untuk ahli-ahli pun dia ada bagi. Deposit, anda deposit, di company bagi. Contoh, anda dah habis, dah selesai. Lepas tu anda deposit terus RM1,000, anda dapat RM50. 5% deposit kali pertama dalam masa 5 hari daripada start anda aktifkan booth trial tu. Bayangkan, mana company ambil duit. Ini webinar yang sesi kedua dah ni. Company boleh bagi lagi 50 untuk 10 orang. Anda tak ambil peluang lagi, memang anda rugilah, itu je lah. Saya tak boleh nak cakap apa-apa. Okay, next. Boleh teruskan dengan yang seterusnya? Itu je, senang. Kita dah nampak dah jelas dah. Plan hala tuju strategik syarikat. Tak ada nak lindung-lindung ke apa ke, tak ada. Ini memang straight to the point je. Okey, selesai kot. Dah tak ada apa dah kot untuk saya sharing, saya rasa setakat ni. Ada ni ke? Siapa-siapa yang nak tanya, tolong tanya. Dah boleh nak tanya ke apa ke? Ada slide ke tuan? Slide ada. Admin ada bagi dalam grup. Dan kalau kita pergi dekat bahagian untuk nak tengok kita punya ni pun ada. Dah bahagian dekat dalam platform kita tu. Tahu jatuh mesti tahu mana naik balik. Betul. Itu saja, simple saja. Saya suka apa-apa pun kita positif lah. Tolonglah. Saya minta satu je, positif. Itu je. Sebab kita nak cari rezeki. Kita nak cari rezeki ni, kita tak boleh ada, walaupun kadang-kadang kita was-was, tapi mana-mana yang beragama ikut agama masing-masing. Jadi anda boleh ni. Tujuan saya satu je. Mindset saya nak cari rezeki untuk anak dan isteri saya. Itu saja. Simple je. Jadi yang penting kalau bab halal haram di Tori saya dah terangkan benda tu. Anda boleh tengok kalau melibatkan mana-mana emas dan kripto, jadi anda kena tengok kalau dapat bagi fix 1 hari 1% tu, itu tak payahlah. 1 hari 10% pun tak payahlah. Dia tak boleh. Dia memang kena 5 ke 7%. Dia sebab kripto turun naik tuan-tuan. Dia sama emas pun turun naik. Profit dia tak boleh kekal. Kekal memang jatuhlah. Tak betul lah dah tu. Sangat simple. Ulang balik tentang 8% tu tuan. Okey, tak faham lagi 8% tu berkenaan apa tu? 8% tu hanya untuk leader untuk leader pengembang komuniti. Untuk leader. Contoh, okey, saya lepas tu saya daftar bawah Tuan Abu. Okey, saya daftar, lepas tu saya deposit. Okey, saya deposit RM50, lepas tu saya claim. Saya claim dengan company yang atas tu dekat home tu kan. Trial boot tu saya claim RM50, 100 saya invest. Saya dapatlah, saya jalankan booth, saya laksanakan protokol, buat secara manual 3 hari berturut-turut.
Okey, saya dapatlah dekat situ RM3 lebih, RM3 lebih, RM3 lebih, kadang RM4 lebih, betul. Okey, total semua sekali dah habis 3 hari. Tapi kadang-kadang saya ada duit pula. Hari kedua saya ada duit. Saya cakap, tak nak tunggulah. Dah bagus sangat dah sistem ni. Jadi saya pun terus pam modal. Pam modal contoh saya pam terus RM1,000, RM1 kan. Okey, campur dengan profit yang kita ada tu, kita boleh masukkan. Sen-sen je kita tak boleh masukkan. Kalau ringgit boleh masukkan. Kita jalan je terus, kita dapat dekat situ yang untuk ahli akan dapat 5%. Kali pertama sahaja. Dalam masa 5 hari lah daripada start boot tu berjalan. Yang 8% tu upline akan dapat lah. Itu saja, sekali tu je lah. Tapi ada tapi lagi yang tadi yang saya terangkan tadi tu. Yang untuk upline dia capai saja anda completekan 19 orang, lepas tu total sale anda dekat situ cukup je 2,000. Senang je sebenarnya. Kalau saya punya ni, kita ambil yang paling minima tak payah ambil yang paling tinggi-tinggi. Saya join 100. Okey. Dah. Saya terus jalan terus. Lepas tu yang join bawah saya semua main 100 pun dah ada kat situ, dah total dah cukup 20 orang dah tentu ada 2,000. Dah tentu ada dah. Sebab itu company dah siap buat benda tu dah. Dia suruh anda rasa je sebenarnya dulu. Dia tak ada nak suruh anda pam besar-besar, jom cepat-cepat kita pam. Tak ada. Tu sebabnya dia bagi tahu kat situ 19 orang, maksudnya saya upline, saya upline, downline saya bawah 19 orang, semuanya bermula dengan 100 je. Cukup dah. Saya dah terus pergi kepada naik terus data 2 dah. Dah tentu bila 100 satu kepala, bila 20 orang, 20 kepala dah tentu 2,000. Dah tentu saya akan naik ke atas. Dah tentu saya layak untuk makan 3 level tu. Semua buat benda sama je. Dia sebenarnya sistem ni macam mana sebenarnya cakap manfaat dia banyak sebenarnya. Dia senang cakap berkolaborasi ataupun kalau ni duplikasi. Senang cakap. Bahasa yang paling saya suka adalah duplikasi. Tak miskin tuan-tuan. Kalau RM150 tu tak miskin. Banyak dah kita dah main platform sebelum-sebelum ni. Saya memang kalau tak lalu nak cakap kalau platform sebelum ni. Anda main USDT lagi lah. Paling sikit pun berapa anda main. Kadang-kadang saya tengok sekarang ni trend main USDT punya platform luar-luar sana. Kalau main staking ke, anda main staking tengok berapa. Starting 100 USD. Anda kali dengan 4 berapa sekarang ni. 400 paling kurang. Betul tak? Tu tak termasuk lagi gas fee apa semua tu. Itu kena tengok betul-betul lah benda tu. Boleh buka banyak akaun ke? Minta maaf. Dekat sini hanya satu orang satu akaun saja. Dan sebab itulah pada awal trial dulu yang diberikan oleh company 100 tu, ramai yang pergi buat banyak akaun dan ada yang meroyan bila tak dapat withdraw. Dia dapat withdraw, dia buat 5 akaun. Akaun pertama dapat withdraw sebab company bagi percuma, dapatlah withdraw RM11, RM12 lebih macam tu. Tak lebih 13 saya rasa. Saya dapat itu pun berapa je. Lepas tu dia nak withdraw akaun kedua. Dia binding pula nombor akaun yang sama. Memang tak dapat lah. Ini promosi company dah setting. Kita sistem pun dah canggih. Tengok AI kita macam mana. Dia boleh trace lah benda tu. Memang tak lepas. Lepas tu dia meroyan withdraw saya tak ni. Tak masuk-masuk. Memang tak betul lah. Sebabnya dia nak cari rezeki tapi dia gunakan cara yang tak betul. Memang tak dapat. Hanya dapat satu orang sekali saja. Lepas daripada tu baru company tukar plan. 50. Nak macam mana sekalipun anda nak join, anda kena bermula dengan RM50 paling minima. Itu saja. Nampak tak benda tu? Akan datang, saya cakap akan datang bila kita punya komuniti kita dah stabil, anda boleh nampak nanti RM99 untuk sebenarnya kita kena langgan ni platform ni. Sekali seumur hidup je lah. RM99 tu. Platform. Belum masuk lagi kita nak invest. Kita nak invest mungkin akan datang bermula dengan sama jugalah jumlah 50 lah. Tapi tak ada 50 dalam package tu starting berapa? 100 kan? Anda boleh nampak sendirilah. Itu saja. Itu sebab saya cakap masa ni lah peluang kita. Kita adalah pertama yang dekat Malaysia ni. Kita ada penggerak 103 mata memandang ni. Saya doakan semoga sama-sama kita bergerak. Sama-sama kita buka peluang untuk sahabat-sahabat kita kat luar sana. Supaya mereka ni faham. Mereka ni nampak peluang dekat sini. Memang tak banyak sebenarnya. Tak banyak. 5 ke 7%. Tapi kalau pada saya banyak. Sebabnya anda simpan dalam bank pun anda tak dapat. Setahun anda simpan SB pun anda tak dapat. Macam saya cakap awal-awal pada webinar saya yang pertama. Ada satu amount, jangan di semua sumbat satu tempat. Pecah-pecahkan. Dalam satu bakul kita tak boleh letak duit kita dalam satu bakul tuan-tuan. Kita kena pecah-pecahkan. Itu sebabnya saya punya saya punya untuk portfolio saya pun ada 3. Saya kripto, lepas tu saya emas, lepas tu dan yang ketiga saya ini Synergetic. Dan paling cepat setakat ni tu sebab saya fokus dekat Synergetic. Kenapa?
Anda boleh nampak lah dekat situ. Bila anda dah bermula, anda dah start sharing, bila anda dapat 8% tu, harian anda dapat RM8, lepas tu malam tu pula masuk lagi pula. Dah lepas RM10.30, anda dah lepas duit minyak motor ke nak pergi isi, nak beli yang smoking, nak pergi ni pun dah boleh sangat-sangat dah. Itu je. Kita nak sebenarnya ada input tu masuk setiap hari sebenarnya. Itu je tujuan saya sebenarnya. Mana-mana orang yang cakap susah sebelum ni apa semua, tuan saya tak ada ni lah, tak ada income hari-hari lah. Ada tak satu platform tuan, tolong sharing satu platform yang boleh bagi harian. Ada kemasukan harian. Yang modalnya tak berapa besar. Inilah tuan-tuan. Ramai dah yang ikut saya sebelum ni yang tanya saya, tuan tak ada ke satu platform yang ni? Inilah Synergetic. Itu sebabnya tim saya yang mana ikut saya awal-awal, saya bermula pada bulan 6, awal-awal bulan 6. Hari ni saya dah balik, dah apa modal dah. Sebabnya apa? Sebab anda boleh kira sebenarnya profit anda dekat situ. Bila anda start je invest dekat situ, dah boleh nampak dah sebenarnya. So, boleh terangkan dari sudut syariah. Saya dah terangkan dah sebelum ni. Boleh tengok sesi webinar yang selepas, yang awal-awal hari tu. Tadi pun sebentar tadi, saya dah ulang dah juga. Kalau withdraw tu invest di SB, macam mana tu ayat tu? Lepas 90 hari, kita boleh keluarkan semua untung. Tambah. Tak, untung setiap hari. Asalkan ada RM10.30. Anda boleh withdraw. Withdraw 24 jam. Tak ada nak sekat-sekat withdraw. Tak ada. Tanya sahabat-sahabat kita yang dah ni. Tanya anda punya, siapa yang bawa anda. Kalau anda direct dengan admin, anda tanya dengan admin. Kalau anda direct dengan upline, tanya upline anda. Withdraw lancar ke tak lancar? Bukan lancar lagi, luncur. Dia macam tu. Ya? Tuan-tuan tak ada lagi yang meroyan. Sebab kita ada grup. Bila kita dah register, anda scroll, anda cari dalam tu ada suruh join Telegram dan suruh join WhatsApp. Paling penting saya sekarang ni, tim kita ada, saya tak tahu ada mungkin ada khianat daripada luar ke apa ke, dia block WhatsApp, report apa semua ni. Jadi join grup Telegram. Saya sendiri pun, WhatsApp saya 2 nombor Sekarang ni saya punya tim saya dah berkembang, sekarang ni berpecah-pecah dah, tak tahu pergi mana. Saya cuba buat, cara solusi saya buat satu grup Telegram, saya add balik sahabat-sahabat saya. Leader-leader saya add berkumpul dekat satu tempat, satu grup. Tapi untuk grup community kena join. Sebabnya apa? Itulah info-info terkini yang kita yang perlu kita dapat. Kadang-kadang kita tak boleh nak harapkan leader kita pun macam saya pun. Saya sibuk, saya ada kerja hakiki saya. Saya bukannya hanya ni buat ni 24 jam tak. Tapi sebab apa? Saya nampak ni peluang bagus untuk kita sharing. Untuk diri saya sendiri juga, untuk ahli keluarga saya. Itu saja. Lepas tu saya nampak sahabat-sahabat saya yang mana mencari, yang dah orang cakap dah pernah kena bungkus kau-kau. Siapa yang pernah rasa? Saya pernah rasa kena bungkus kau-kau. Anda pernah rasa kena bungkus, saya pernah rasa kena bungkus kau-kau. Tapi daripada kena bungkus kau-kau itulah saya jadi macam ni. Saya jadi lebih cerdik sebenarnya. Kalau kita tak pernah jatuh tuan-tuan, kita tak pernah rasa akan pahit itu. Bila tak ada pahit, mana ada manis? Setiap apa yang ada dalam dunia ni pun semua berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada lelaki, ada langit, ada bumi. Itu sebenarnya senang je. Daripada kita je. Yang penting nawaitu kita. Sebab saya nampak peluang bagus dekat sini, saya share. Dan yang ikut saya awal hari tu dah balik modal dah pun. Terima kasih banyak-banyak tuan. Ada yang daripada Melaka, saya nak postkan Cencaluk. Tuan bagi alamat, saya nak post Cencaluk. Saya cakap terang ini pengalaman saya lah. Terima kasihlah banyak-banyak tuan sharing. Lala sekarang dia laki bini. Dua-dua bergerak dah. Sama dah macam saya, suami isteri bergerak dua-dua. Sebabnya apa? Sebabnya isteri dia mula-mula, isteri mana yang tak sayangkan suami? Isteri mana yang nak tengok suami tak ada duit dah kena tipu sana sini? Itu je cerita dia. Tapi bila dia diam-diam, macam saya buatlah, saya ajar macam mana. Saya dulu isteri saya tak percaya. Saya cakap ini dah kali kedua saya cakap dah ni. Webinar saya yang pertama pun saya dah bagi tahu dah. Dia tak percaya, dah janganlah dah, cukup-cukup lah tu. Saya ambil dia punya handphone, dia dah tidur, pukul 1 lebih 2 tu, saya register. Saya pump dekat situ. Besok pagi dia ting, saya dah select auto pay out tu, besok pagi ting, masuk dalam account bank dia. Saya banding account, balik account dia, masuk duit. Dia tengok kat situ. Baru dia tahu, dia tanyalah kita pula. B, apa tu, apa ni, you join apa ni? Tiba-tiba masuk duit dalam account I. Dia tanya macam tu. Lepas daripada tu, saya pun biasalah kan. Perempuan ni senang je sebenarnya. Kalau dia demam tu, anda ambil RM100 tu, anda tampal kat dahi dia. InsyaAllah tuan-tuan. Bangun terus tu. Abang nak makan apa bang? Dia akan tanya, B, you nak makan apa? Confirm. Betul saya cakap. Itu je sebenarnya isteri kita ni. Dia suka tengok kita berjaya. Sebab apa? Dia kalau betul-betul isteri lah. Sebab saya sama-sama. Saya dah hidup dengan isteri saya dah dekat 19 tahun. Anak 3. Tapi bukan isteri lah, baru Iswan. Istu dengan isteri ada lagi 02.
Saya suka gurau-gurau. Mana-mana yang downline saya, dengan saya 24 jam tau. Kadang-kadang saya tidur, anak isteri saya yang panggil saya. Ada telefon. B ada telefon B. Prospek tu, sahabat-sahabat telefon tu. Saya tetap akan angkat. Selagi 2 tik tu. Saya dah cakap, WhatsApp saya dua-dua kena block pun, saya ni. Saya apa saya suruh call biasa. Dia orang akan cari saya. Dia orang dah tahu dah macam mana nak cari saya. Dengan saya tak ada. Tu sebab kalau anda leader, tolong betulkan mindset anda. Anda pasti guide rapat-rapat, ketat-ketat tim anda. Yang jauh tu kasih dekat, yang dekat tu kasih rapat. InsyaAllah. Dia pasti akan ikut anda. Itu je. Kita sebenarnya nak cari rezeki ni sebenarnya satu je. Nama itu kita. Kalau kita ada niat nak bantu orang, insyaAllah. Itu je. Arbitrage tu ada lagi ke? Atau certain month only? Dah habis. 100,000. Sebabnya itu lepas sesi webinar saya hari tu lah. Keluar je benda tu, mengejut dia keluar benda tu, habis terus. Orang ambil, kalau tak semua orang ambil 1,000, tak semua orang mampu. Ada yang ambil 100. Saya pun ambil 300 saja. Tak mampu pun saya. Saya pun tak banyak duit pun. Banyak komitmen lagi nak luar-luar sana, nak bayar sini. Jadi ikut kemampuan. Tepuk dada, tanya iman. Jangan tepuk dada, tanya Aiman. Kalau tanya Aiman cakap apa? Aiman tak kisahlah. Itu je. Okey. Simple. Santai-santai je. Saya suka macam tu je. Tim tuan dah berapa? Ramai. Okey, kejap lagi. Saya bongkarkan. Saya londehkan. Okey, nak tengok kejap lagi. Okey. Sekejap. Nanti ingatkan saya balik. Saya londehkan kejap lagi. Saya ambil 100 juta. Betul. Itu saya cakap. 100. Yang orang yang join pun, dia percaya tak percaya, jalan terus je 100. Claim yang betul. Lepas tu, kalau ada modal nak tambah. Kalau untuk anda yang mana faham lah. Anda pump 1,000, anda dapat 5%. Dalam masa 5 hari selepas trial tu berjalan. Ini saya dah bagi tahu dekat tim saya. Tapi tim saya tak nak. Tim saya yang banyak kaya-kaya, orang kaya-kaya ni. Tuan, saya tak ada masa lah tuan. Saya nak pump terus, saya tak nak ambil trial ni, buang masa. Dia nak jalan terus. Dia nak jalan terus. Dia nak, ada yang gelak nampak tu. Saya nampak tu sebenarnya. Dia nak jalan terus, jadi dia tak tunggu dah. Dia pump terus, lepas tu dia dapat terus dia kat situ. Kat situ je dia dah untung 5% dah. Lepas tu setiap hari, auto withdrawal. 12 1 minit anda cuba tengok transaksi. Anda buka bahagian home, anda scroll sampai ke bawah sekali dan tengok transaksi paling atas. Itu adalah transaksi kita yang paling terkini. Boleh nampak sharp kalau anda ada tim, anda boleh nampak tu dekat tu. Tier-tier tu semua tu. Akan datang insya-Allah kok. Kita buat kita buat pelik sikit. Kita Zoom meeting pukul 11 malam. Saya ada cadangan tu 11.30 ke, sama-sama kita sembang-sembang santai macam ni. Lepas tu masing-masing buka, kita tengok 12 1 minit tu. Sharp ke tak sharp profit dibayar. Lepas tu kita withdraw ramai-ramai. Pukul 1 pagi tu sistem terus bayar. Pukul 2, pukul 3 mesti masuknya. Itu yang saya dah cuba. Itu yang orang yang mana dah cuba, dia malas nak pening-pening kepala dah. Dia terus auto je terus. Auto payout tu dia terus select. Sebab dia dah tahu dah besok pagi bangun confirm dia senyum muka. Sambil-sambil kesat-kesat mata apa semua tu, tengok-tengok telefon dia, dah senyum dah. Laju je bangun tu. Kalau yang mana banyak pula profit dia tu, dia lagilah tu. Macam malam-malam je nak kerja dah kan. Nak kerja ke ambil MC, nak kerja ke ambil MC. Tapi kena ingat, yang ini adalah sampingan. Tugas hakiki kena laksanakan. Tu je, simple. Okay. Ya, pukul 12 1 minit nanti dah masuk profit. Betul. Itu je. Yang dah join memang tahu punya. Tier tu, downline kita kena ada 2 ke tuan? Tier tu, bukan. Tier tu itu daripada package yang kita beli, yang kita ambil. Cuba anda pergi kat bahagian invest. Okey, anda pergi kat, walaupun anda tak apa modal lagi, anda klik-klik, anda jangan takut. Kalau katalah ada masalah kat mana-mana, anda screenshot, anda hantar dalam grup. Kita kan ada grup community. Anda hantar dalam tu. Admin pasti akan bantu punya. Jangan risau. Anda jangan takut. Benda ni senang je. Dia ada 3 bahasa. Bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Siam akan datang. Jadi dia senang je. 3 bahasa ada dekat situ. Anda boleh pilih. Saya pun pilih bahasa Melayu. Lagi mudah. Sebab kita kan ni memang Malaysia untuk pengembangan komuniti. Lain-lain platform kebanyakannya saya tengok bahasa Indonesia. Bahasa ibunda kan. Tak ada bahasa Malaysia payah nak ni. Kadang-kadang yang pandai digunakan Google Translate. Nampak? Ada ni, dia bagi tahu Tuan Pian ada bagi tahu Tuan Pian ke Puan, minta maaf lah. Miss kot, miss kot. Profit on time. Tak pernah lewat, betul. Sebab itulah saya cakap sistem kita ni, saya cakap dah, yang mana-mana yang downline anda, yang prospek anda. Sebab bukan downline. Kalau downline ni saya tak suka sebenarnya, saya suka sahabat. Senang cakap perkataan sahabat. Kalau sahabat tu dia lebih daripada upline dengan downline. Mana-mana sahabat saya yang mula-mula prospek waktu saya close dulu, dia tak percaya, tak apa saya cakap.
Saya dah ada untung pun, saya kadang-kadang tu saya cakap ni, lepas 3 hari anda boleh pulangkan balik modal, saya keluarkan duit saya tau, duit poket saya tu RM50. Kadang-kadang saya bagi, nak raih kepercayaan orang ni bukannya mudah tuan-tuan dan puan-puan, sampai tahap macam tu. Itulah saya sebenarnya. Saya keluarkan duit poket saya sebab saya dah untung, saya bagi dia RM50. Tak apa, anda bagi, saya investkan untuk dia. Dia nak cuba kan? Okey, cuma saya ajar dia satu persatu, gunakan WhatsApp ke, gunakan Telegram pun boleh, sharing, tunjuk dekat dia. Jalan anda kena buat, lepas login pergi turun ke bawah sikit, anda klik dekat situ. Lihat apa ni jalankan boot. Ada tulisan warna oranye tau sebelah kiri, di sebelah kanan jalankan boot, lepas tu dia keluar lagi kat bawah, ada dalam kotak pula laksanakan protokol warna-warni kan, klik kat situ. Lepas tu biarkan sistem tu berjalan, tak lama. Dia yang penting line internet kita stabil. Kalau dulu kita kena buat secara harian, tapi sekarang ni sistem dah canggih dah, dia dah ada penambahbaikan, jadi benda tu berjalan secara auto. Contoh kalau anda join, anda tak ambil trial, anda hanya klik lepas anda deposit tu nanti, sekali je anda kena klik benda tu. Dah tak payah nak klik dah lepas tu. Lepas tu tahu-tahu 12 1 minit tengok dah masuk profit. Kalau anda select auto payout. Tapi saya tak suka select auto payout. Saya nak tengok secara manual. Puas hati. Sebabnya saya buat video untuk tim saya. Untuk tim saya nampak betul ke Tuan Azli ni withdraw lancar je, elok je. Sebabnya saya dah, memang itu sebabnya. Tadi pun kalau siang siapa perasan dalam grup saya ada buat downline seorang. 1,500 terus ambil. Sebab apa? Sebabnya dia dah faham. Saya cuba sampaikan mana yang saya nampak peluang dekat sini. Sebabnya apa? Sebabnya kita jelas tau, jelas. Apa-apa yang kita nak join benda ni kena jelas je. Terang, jelas, lagi bersuluh. Itu je, simple. Profit 12 1 minit, okey dah. Rakan-rakan, sahabat-sahabat. Betul. Apa lagi? Siapa yang nak tanya lagi? Sekarang ni saya nak bagi sistem dah kot. Boleh dah kot. Dah pukul berapa ni? Dah pukul 10 dah. 1 minit. Ngam-ngam. Dah ngam-ngam dah ni. Dah pukul 10 dah. Sepatutnya task saya malam ni hanyalah untuk sharing 3 tu. Sebenarnya untuk lebih kepada sistem. Saya tengah setting ni. Anda dah ni siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 100 mata memandang insya-Allah malam ni kepada yang join, yang tengok, yang dapat tengok saya punya ni, saya punya screen ni insya-Allah. Semoga rezeki anda diluaskan. Okey, boleh nampak tak saya share ni sekarang ni? Ini daripada handphone ni handphone saya ni Okey. Kalau boleh admin besarkan, kasih tunjuk dekat ni. Ni muka saya kat ni. Kenapa ada muka saya kat sini? Saya tak ada siapa-siapa pun Saya hanyalah sebagai upline saja, sebagai leader saja. Sebabnya apa? Saya faham sistem. Saya bermula, saya Dio dulu, benda ni, Synergetic ni 2 hari tuan. 2 hari. Pada mulanya sahabat saya sharekan tu, saya sibuk, saya tak tengok pun. Saya abaikan. Tapi kali kedua tu kebetulan rezeki dia lah. Orang yang berlainan, bukan orang yang sama. Yang memang dulu sahabat saya tu, maksudnya downline saya lah tu. Dia pernah duduk dengan saya, dia dah tahu dah cara saya macam mana. Saya takkan ambil yang satu platform ni saya ambil bulat-bulat macam tu je. Saya langgar je jalan semua tak. Saya kaji, saya tengok dulu sistem dia macam mana. 24 jam saya pantau, saya tengok lag ke tak lag ke satu, lepas tu ada bug ke tak bug ke, lepas tu ada sekali pernah bug kan. Pernah bug tapi awal-awal notis dia dah keluarkan dah. Itu yang kita nak. Kita tak nak buka-buka platform found 404. Demam. Siapa yang pernah rasa benda kena bungkus kau-kau tu, dia tahulah apa found 404 tu. Saya cakap gentle je. Sebab saya dah pernah rasa tau. Dia punya ending apa tau? Menangis dekat bucu katil. Tu dia ending dia. Itu je, saya cakap gentle. Saya tak ada nak selindung, tak ada masa dengan saya. Okey, kita pangkah, okey. Nampak? Ini semalam ni. Kita kan Sabtu Ahad tak ada profit kan? Okey, ni boleh nampak dekat tu RM30 1 sen. Itu daripada mana? Okey, anda dah nampak ni. Okey, anda boleh scroll, nampak. Okey, nampak ini aktif protokol. Okey, saya tukar bahasa Melayu kot. Saya tukar ni, klik atas ada gambar globe. Okey, tukar bahasa Melayu. Okey, boleh nampak bahasa Melayu Okey, lagi mudah kan? Okey, 3 protokol yang saya ada sekarang ni. Nampak total stake saya berapa kat situ? 2K. 2000 MYR Lepas tu okey dekat sini boleh nampak dekat sini. Lepas tu anda boleh scroll lagi, nampak ini dia 200 permulaan. Lepas tu sebelah tolak ke kiri. Tolak ke kiri anda boleh nampak ini yang ni 1,500 ni. Lepas tu yang automate Ethereum ni yang saya cakap tadi kan, saya tak mampu pun, saya bukan orang kaya boleh ambil 1,000. Saya hanyalah B40. Akan di-upgrade insyaAllah kepada M40 dan insyaAllah akan jadi T30. Tak nak T20 lah, buang masa. Okey. Amin. Saya doakan anda juga sama.
Okey, dekat sini nampak tu 300 tu. Ni dia. Ini nampak sebenarnya kita tengah trial untuk Atomic ni, arbitrage trial ni, kita tengah trial. Pada malam pertama sepatutnya dapat 10% dan malam kedua sepatutnya 30%, tapi diterbalikkan. Kita dah dapat modal kita 30%. Hari kedua semalam dah dapat 10%. Malam ni 12 1 minit kejap lagi ni 60% akan dibayar. Total modal kita selama 3 hari ni 60, 10, 30 dah complete 100. Nampak tak? Terus dibayar profit sehingga 10 ke 12%. Bawah ni kalau anda nak ni lah, muat turun sijil, anda klik lah tu, muat turunlah sijil anda. Itu saja. Ini bawah ni lagi untuk yang suku semua ni. Ni yang paling penting ni. Pastikan yang mana-mana leader tolong ingatkan. Lepas anda dah ni suruh dia join grup WhatsApp, suruh dia join grup Telegram. Anda klik je ni. Contoh saya klik. Nampak? Boleh nampak? Bawa masuk kat mana? Nampak? Nampak? Sana jetik. Kita tengok member kita dah ada berapa dekat atas ni. 798. 64 dekat dalam talian. Boleh nampak Klik tu. Inilah barisan. Hanya ini. Okey, ini alert lagi satu kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 admin ni sahaja ya yang anda berhubung. Jika ada admin selain daripada nama-nama ni yang suruh anda deposit, cakap ada tawaran sekarang terbaru daripada Synergetic mengatakan yang anda deposit anda akan dapat untung sampai 20%. Anda tak payahlah layan. Anda report and block dan jika perlu anda screenshot bagi tahu dalam grup komuniti ni. Itu saja. Hati-hati dalam grup kita ramai-ramai ni 798 orang ni ada yang ni juga yang cuba ambil kesempatan jadi hati-hati kat situ. Lain tak ada apa. Kita masuk balik dekat platform ni tadi, dah selesai kat sini boleh nampak. Okey, kalau keluar macam ni, ini paling ni. Kalau mula-mula anda join sebenarnya sepatutnya anda pergi dekat biasa telefon kita atas sebelah kanan, nampak atas telefon saya sebelah kanan ni nombor 1 ni. Kadang-kadang saya tengok telefon anda punya telefon ni banyak sangat anda dah buka, anda tak tutup page. Itu yang kadang-kadang lag. Kadang-kadang masalah. Lain internet okey, tapi kadang-kadang dia jadi berat. RAM kita tu tak dapat tampung. Jadi anda klik nombor 1 tu, yang saya buka 1 je. Saya akan clearkan, saya tak simpan benda tu. Okey, lagi satu kalau untuk buat shortcut, biasanya telefon kita ada star dekat bawah ada. Tengoklah bergantung pada telefon. Macam saya pakai Android. Okey, tengok atas sekali sebelah kanan ada 3 titik. Anda klik itu, lepas tu anda scroll. Tengok. Install and create shortcut. Nampak? Kadang-kadang ada perkataan add to home screen. Okey, yang itu cara untuk bawa pergi ke hadapan telefon. Nak dijadikan sebagai macam WhatsApp, macam Telegram macam ni lah. Dia jadi ikon tu duduk kat depan skrin telefon kita tu. Itulah cara dia. Benda ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Jadi bila dah join je dia tanya, link nak login mana dia join pandai, dia modal pandai, lepas tu dia tak tahu nak buka. Itu pun masalah juga sebenarnya. Tapi bila saya dah bagi tahu macam ni, saya harap benda ni sampailah untuk semualah. Okey, 9798 pun saya dah join Telegram. Okey, terbaik. Join. Kena join benda tu. Ni pangkah, okey dah selesai bab ni. Okey, lepas tu dah join dah community. Yang ni. Dia takut pula tengok ada pula yang baru join. Apa benda tu? Boot dalam penyelenggaraan. Memanglah tuan-tuan, kan dia dibagi tahu Sabtu Ahad tak ada profit. Kejap lagi pukul 12 1 minit tu nanti baru nampaklah tu. Ni tak ada, besok pagi pun tak ada. Inilah dia lagi satu. Tolong tengok bab ni Kalau mana-mana yang kaki-kaki kripto yang otai-otai kat luar sana boleh nampak dekat sini Rangkaian Solana ni, anda nampak ni, anda tolak ke kiri, anda klik ni, dia pergi kat mana? Tindakan tu anda klik, cuba. Kita selami, kita bedah sistem. Nampak? Dia pergi kat mana? Transaction ID, nampak? Ini yang ada yang cakap dia dah link dengan Biggate apa semua ni. Inilah benda ni, nampak tu. Sponsor Biggate the only tokenized stock with Nasdaq liquidity trade now. Nampak? Anda lah benda ni. Itulah saya cakap, saya tak nak janjikan bulan dah bintang. Anda dah ni, yang mana-mana yang rajin, yang PM saya, yang tanya saya, dia tahu dah benda ni. Anda boleh tengok ni, setiap transaksi kat sini yang berlaku. Inilah dia sistem blockchain. Ini arbitrage, nampak capital semalam 1% kan? Saya 300 kan? Dia bayar kat saya ni, 30 ni, nampak ni. Itu yang ada 30 tadi. Tapi saya tak withdraw, kenapa? Padahal boleh sangat-sangat saya withdraw sebab saya nak tunjukkan kejap lagi saya nak withdraw. Secara ni, real time punya kan. Ni. Ini saya cakap ni, tak banyak pun tim saya dapat kat sini. Kira profit 0.14 je, 14 sen je. Memang anda tengok sikit kan, 14 sen kan. Nak beli satu gula-gula pun sekarang tak dapat dah, betul tak? Nak beli satu gula-gula bagi anak pun tak dapat. Tapi seorang
dia punya ni plan berapa lama? 90 hari kan? 90 kali kan? Anda kira lah, itu je lah. 3 level sekarang ni dengan pangkat saya. Bila saya naik lagi satu pangkat, master pergi dekat ni ada satu lagi naik ikut step by step tu, saya akan dapat 4 level. Saya dapat 2% je ni daripada inilah dia. Anda boleh kira sendiri. Kalau contoh dekat sini 14%. 0.14 kan. Maksud dia tu 14 sen lah. Berapa agak-agaknya? Saya hanya dapat 2%. 2% daripada keuntungan yang saya punya downline dapat. Itu saja. Dan transaksi dia dekat sini nampak dekat situ 7 hari bulan, 8 hari bulan. 8 hari bulan ni yang ni lah yang saya punya ni tadi, boot tu. Itu selesai. Okey, bab dompet pula. Okey, lepas anda ni anda pergi bab dompet, nampak? Okey, deposit lah. Anda deposit, klik deposit ni. Okey, anda yang mana nak bermulakan, siap-siap lah. Kalau siapa USDT lah ni. Tapi kalau USDT, anda kena tukar channel dulu. Pergi dekat ni kot, bahagian rujukan, bukan? Okey, kat sini, okey, anda pergi dekat sini, ada bahagian ni. Ni untuk transaksi ya. Segala transaksi, dia yang duduk dekat depan tu tadi, yang kat bahagian bawah home tu, sikit je. Tapi segala transaksi dekat sini. Inilah dia. Ni dia. Nampak tu saya punya dah ada berapa dah tu, lebih dah tu, 20 dah berapa dah ni. Lambat-lambat dah ni. Kadang-kadang saya tak malas nak kira dah. Okey, nampak boleh nampak kat sini, nampak? Ni benda ni. Itu saja. Lepas tu rujukan. Okey, inilah tim saya. Saya 165 orang yang dah daftar. Okey. Lepas tu yang dah aktif sekarang ni 66 orang. Total sales saya 22k. Boleh nampak Ini antara yang manfaat leader akan dapat ni. Tapi saya tak dapat capai pun benda ni. Nampak fail ni. Nampak ni fail. Sebab apa? Dia bagi saya masa pada 31 hari bulan sampai 6 hari bulan 8. Saya tak dapat capai pun. Saya dapat 17 orang sahaja. Nampak? Dekat situ. Jadi tak adalah fail lah. Dia memang sistem. Tak boleh nak cakap apa. Ini pangkat saya. Nampak? Status pendapatan kumpulan. Data pioneer. Nampak? 2% harian tu. Nampak? Tahap 3. Sehingga tahap 3. Itulah tadi yang 0.14 tadi tu. Yang ini bonus suku tahun 3%. Yang ini saya pernah dapat dah sebelum ni. Ini lepas tu nampak rujukan sehingga tahap 4. Lepas ni saya akan nampak kemajuan. Nampak tu? Ada nampak tu apa arrow kan? Kemajuan. Seterusnya not captain. Kalau rezeki saya capai sekarang ni dah 65 orang, pergi 79, saya naiklah kepada captain. Saya dapatlah dekat situ manfaat dia pula. Apa manfaat dia dekat situ? 3%. Itu saja. Lepas tu untuk dompet tadi, kita pergi dompet kan, untuk kita pemodalkan deposit. Okey, dah deposit, okey. Kita gunakan fiat. Kalau FPX lah. FPX ni online banking, faham Okey, kalau duit now lah. Tapi duit now ni macam 1,000 je kot. Kalau manual lah, klik manual ni. Waktu anda bayar, jangan tulis sana jetik ke, anda tulis invest ke, peleburan ke, jangan tulis. Anda tulis, dia dah bagi tahu siap-siap. Copy perkataan tu. Payment ataupun belian. Saya punya team yang transfer dekat saya account, saya satu hari kadang-kadang beribu-ribu, saya transfer dekat company, saya siap buat video lagi. Tak pernah pun account kena block tuan-tuan. Banyak dah saya main platform, tak pernah. Asalkan jangan ada perkataan crypto. Jangan ada perkataan ni, sensitif. Itu kena tahu benda tu. Itu rule bank. Okey, ini jumlah deposit. Okey, masukkan jumlah deposit ni. Lepas tu anda kliklah deposit. Boleh baca tu kat bawah tu. Pemindahan FPX diproses dalam masa nyata. Secara real time. Anda akan dihalakan semula ke halaman status aplikasi selepas selesai. Nampak? Okey, selesai dah ni. Kalau dah siap tu untuk ni kalau nak withdraw. Okey, sekarang ni withdraw kan? Okey, saya nak withdraw. Tadi saya punya ni ada berapa? RM30 1 sen kan? Okey, saya pergi dekat sini. Tak payah nak type kat sini, lambat. Kita tak nak lambat-lambat, nak cepat. Buang masa. Klik je atas ni. Ni guna maksimum. Kenapa pula RM30 boleh jadi RM29 13 sen? Sebab apa? Tolong jawab dekat ni. Tolong cek siapa yang tahu dekat sini. Saya punya duit tadi ada RM30 1 sen. Kenapa pula tiba-tiba saya withdraw jadi RM29 13 sen? Kenapa? Siapa tahu? Tolong jawab. Sebab sistem, nampak, dah faham pun kan? Fee dia hanya 3% tuan-tuan. Anda main kat luar platform lain, 5%, 10%. Tak kedemam. Ini 3%. Kan dia motif sebenarnya, visi dia tu, nak elakkan daripada gas fee tu, gas fee.
Inilah dia cukai perkhidmatan. Faham Okey, sebab itulah dikeluarkan kat sini hanya tu. Ini akaun bank saya. Okey, yang ini kena alert. Penting, nampak tu. Dia ada keluar dah tu. Error dekat situ. Bacalah benda tu. Nama pemegang akaun mestilah sepadan dengan rekod tu. Jadi jangan nak buat 2-3 akaun. Dapat? Jadi, okey, semak pengeluaran bawah sekali tu. Klik, nampak? Dekat sini anda boleh screenshot. Kalau anda nak rujuk akan datang. Betul? Okey, nampak dekat situ. Saya withdraw RM30. Okey, masuk dalam akaun MyBank saya. Lepas tu anggaran yuran 3%. Itu sahaja 3%. 0.87. Sebab itulah yang akan masuk nanti RM29.13. Tekan. Dah, habis selesai. Nampak? Permohonan pengeluaran dihantar. Dah, tutup. Terus pergi dekat utama balik ataupun home. Dah habis. Mana pula pergi tadi duit saya? Alamak, muka saya ni lagi. Dah lah tak handsome tapi manis ada. Okey, dah. Okey dah, scroll sampai ke bawah sekali. Nampak ni. Ni nampak ni. Alamak, apa benda pula tergantung pula ni? Kan? Kalau bahasa Inggeris pending pula kan? Iyalah, memanglah tuan-tuan dan perempuan, proses lah. Kejap lagi pukul 1 nanti Kang, masuklah. Tapi sekarang ni senang je, sistem dah baca dah pun. Nanti dia akan berjaya. Nampak ni contoh yang ni. Yang ni RM177.99 warna pink ni kan. Dah berjaya nampak tu. Takkanlah RM30 tak bayar. Nanya Pak Karim. Kan RM177 dibayar, betul tak? Saya cakap terang je. Lepas tu nanti dah masuk, nanti dia akan bertukar lah, benda tu akan terus berjaya lah. Itu je. Segala transaksi terkini akan duduk dekat sini. Pengeluaran ni. Paling atas ni. Dah selesai. Tak ada apa dah. Tak ada apa pun sebenarnya. Lain-lain lagi pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, ini. Okey, tolong fokus lagi satu kali dekat sini. Kita ada dua sekarang ni. Sebelumnya hanya satu ke betul? 5 ke 7%. 90 hari, tier 1 hingga tier 4. Ini yang tanya saya tadi tu. Tier tu. Okey. Klik access protokol MEB. Lepas kita deposit. Contoh anda deposit RM1,001 tadi kan. Okey, apa ni. Lepas tu anda klik kat sini. Duit anda akan duduk kat sini dah ni. Lepas tu scroll, nampak kat sini. Ni anda masuk kat jumlah dekat sini. 1,001. Okey. Banyak sangat 10,000 tersyasyul. Okey, 1001. Kenapa Nampak? Okey, saya padam Nampak tak atas ni? Sekejap Nampak tak atas ni menyala warna pink Nampak Tier 4. Ini adalah huruf Roman. 1, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Makin besar. Kenapa tu ada bulat-bulat besar tu? Ada yang tanya saya. Sebabnya makin besar modal anda, makin besar lah anda punya profit tu. Itu saja. Itu tujuan dia. Okey, kongsi bawah tu nampak 80%, 20% protokol. Protokol adalah untuk running sistem lah, company lah. Tu apa benda pula tu? Atas tu menyala tu. Allahu Akbar. Itu nama dia rezeki tuan-tuan dan perempuan. Ni. Tu dia. Nampak tu? Dah tak payah buka malu tengok akaun saya. Janji anda dah nampak notification tu kan? RM29.12 masuk. Betul tak betul? Dah lah. Nampak tak sistem kita tu? Ini bukan saya deal dengan company ke apa? Bos, tolong adjust bos lah. Cepat lah kasih withdraw saya masuk lah. Tak ada lah. Buang masa. Anda yang mana dah join dia dah tahu dah. Dia tak ada nak meroyan-meroyan ke apa. Tak pernah lagi yang setakat ni withdraw tak ada sangkut-sangkut ke tak ada. Itu secara ni je. Okey, dah ni pergi dekat 1,001. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Synergetic kerana bagi saya peluang. Kerana bagi saya peluang dan saya kongsikan kepada sahabat-sahabat saya. 104 mata memandang malam ni insyaAllah. Sama-sama kita berjaya. Okey, boleh nampak dekat sini. Dia dah terang jelas lagi bersuluh. Nampak tu menyala tier 4 protokol. 80% untuk anda, 20% protokol, daily ROI 5 ke 7%. Tempoh dikunci, modal saja dikunci. Keuntungan anda pam RM1,000, anggaran anda dapat kat sini RM1,001, RM40, 4 sen sehingga 56. Kenapa? Kan saya cakap tadi, kat atas tu boleh nampak tak? 5 ke 7%. Dia tak fix tuan-tuan dan perempuan. Itu sebabnya kripto memang tak ada istilah fix. Dia masuk mana-mana market yang paling terbaik, yang dapat bagi paling tinggi, dia akan cuba. Company AI itu dah siap buat dah. Dia dah masuk running semua, blockchain semua ni. Itu tak payah kita nak pertikaikan. Itu teknologi. AI ni macam saya cakap sebelum ni lah, dia adalah tuan rumah. Dia adalah kita punya Kita punya orang gaji. Senang cakap, kita pandai gunakan dia, kita pandai manfaatkan dia, dia akan bagi manfaat kepada kita. Tapi kalau kita rakus pula menggunakan dia, dia akan bagi tak ni lah. Itu je lah. Boleh sebaliknya, saya tak suka cakap benda-benda yang tak baik. Saya suka baik je sebabnya mindset saya satu je. Saya positif je, itu je. Mulakan protokol, itu je, dah selesai. Lepas tu, kalau ni nampak, dia tulis kat situ, baki tak ada. Sebab ini adalah trial kan. Okey.
Kalau tu anda teruskan je. Memang macam tu je, tak ada apa dah pun. Itu dah selesai bab untuk kita ni. Pelaburan ni kan. 2, yang ini yang saya cakap hari tu ni. Habis dah. Ada bila anda login dah boleh nampak kan tahniah 100,000 telah tamat dah pun kan. Dah habis dah pun. Tak ada. Itulah part-part siku lipat, siapa cepat dia dapat. Senang je benda ni. Nampak tu? 10 hingga 12%, 1 hari auto, nampak? Lepas tu 3 hari. Malam ni yang join ni hari yang sama company buka hari yang sama, lepas tu hari yang sama juga habis 100,000 tu. Bayangkan. Sebab orang dah mula faham. Itu je. Komuniti kita ada berapa tadi? 700 lebih kan? Orang dah mula faham lah kita dia. Jadi kita yang penggerak ni, itu yang ada dalam grup, yang tak ada Telegram, ada juga. Bagi tahu dekat tim anda, tolonglah download, bukalah Telegram, lepas tu saya dah ajar itu tadi. Saya dah pernah share kan tadi. Pergi dekat YouTube, anda type cara nak selamatkan Telegram kita daripada di-add ke grup-grup yang pelik-pelik. Yang tu tolong buat benda tu. Tu, admin ada share kan lagi tu, nampak tu? Admin ada share kan. Terima kasih admin Henry dia dah share kan WhatsApp group dengan Telegram group. Klik yang tu. Siapa yang belum join lagi, join lah. Itu saja. Okey, dah rujukan pun saya dah bagi dah tadi. Lepas tu lagi, okey, ini. Lagi, okey, klik account. Ada yang tanya saya, kan tak percaya pula. Bukan account saya tu, nampak tu. Moneymaker 8055, ahli sejak Jun 2026. Sekarang ni bulan berapa dia ni? Bulan 8 ya. Saya dah 2 bulan bersama dengan Saina Jetik ni. Okey, boleh nampak saya punya pangkat ni, perintis data ni. Kalau ada klik kat sini, ini, saya tengok, saya percaya. Walaupun anda leader, anda tak pernah selami benda ni sebenarnya. Anda boleh nampak dekat sini sebenarnya. Anda boleh tengok dekat sini. Satu persatu sebenarnya. Anda klik dia, tik dekat situ, sebenarnya anda boleh tengok pangkat-pangkat anda ke depan lagi. Dia ada ni. Ni sebab mungkin line saya tak berapa stabil. Boleh nampak dekat sini sebenarnya. Dia boleh pergi dekat sini. Dalam ni pun ada sebenarnya. Ni perintis data ni, apa yang saya dapat tadi. Ini yang saya terangkan ni, nampak ni. Pasukan 19 orang. Lepas tu volume total sale 2K je. 3 generasi. 3 gen tu 3 generasi. Dividen pasukan harian yang ROI yang tim kita dapat, return on investment, kita dapat 2%. Manfaat suku tahunan 3%. 3%. Okey. Jelas Back balik. Nak back macam mana pun ikut anda punya ni. Cara anda. Macam saya suka ikut dalam website ni. Ikut je. Nampak? Okey, ni akaun saya. Okey, ni auto payout ni. Contoh. Anda sibuk kan? Nampak kan? Kalau anda dah aktifkan, anda boleh nampak dekat situ. Anda boleh klik tu, lepas tu anda boleh pilih terus. RM10, 30 sen dia akan keluar benda tu. Okey, yang ini lagi, kalau nak tukar password, ini channel. Mana tadi ada satu yang ni ini kena klik lah. Kalau handphone kita tak nak berat. Mode light ni kena klik. Lepas tu, kalau ada masalah apa-apa, boleh hubungi sokongan. Klik. Okey, nampak? Keluar benda ni semua, nampak? Sokongan Telegram semua. Anda boleh berhubung terus dengan admin. Dan kalau siapa ada dalam grup tu, tanya direct dalam grup. Admin tak pernah lagi setakat ni yang apa ni, kecuali melampau lah. Boleh orang cakap boleh menimbulkan boleh kacau ahli-ahli lain kan. Itu je. Admin pasti akan keluarkan. Setakat ni kalau siapa cakap yang tak punya withdraw ke ada masalah ke, laju je admin. Kadang-kadang saya pun masuk, saya bantu. Tadi pun ada yang tanya kan, betul tak? Ada yang tanya tadi kan pasal withdraw. Saya tolong jawab. Saya ada, siapa-siapa yang tahu tolong jawab, tolong bantu sama-sama. Kita dalam satu komuniti kan. Dah selesai, tak ada apa dah untuk bab sistem. Ada apa-apa pertanyaan? Siapa nak tanya tolong type dekat ni. 22 dah daripada pukul ni tadi. Saya tak berhenti-berhenti lagi, tekak pun haus saya ni. Siapa lagi ada nak tanya soalan-soalan ke? Saya tengok ada ni. Siapa yang ada soalan tak faham ke kat mana-mana ke apa ke, boleh nak tanya. Sebab benda ni bukan senang nak ni sebabnya kadang-kadang leader kita pun sibuk, dia pun tak ada masa nak ni, dia pandai sharing je. Lagi satu nak tolong guide lah tim anda. Kalau betul-betul anda nampak peluang dekat sini, anda nak buat betul-betul, guide lah tim anda. Nampak tu yang ni, yang ramai komen ni, synergetic withdraw sangat cepat masuk. Siapa ada ni? Tiada sudah, faham sangat sudah. Terbaik, terima kasih. Sebabnya apa? Sebabnya rajin. Dia kena rajin kalau orang cakap dalam ni godek-godek kalau bahasa saya. Dia kena rajin godek-godek. Tak faham, screenshot hantar dalam grup. Min ni untuk apa? Min ni untuk apa? Itu sahaja. 22. Nampak atas tu jam saya. Saya gunakan sistem 24 jam. 10. Jadi tunggu je lah malam ni sekarang. Dapatlah tu saya punya yang yang boot tu tadi tu.
baki 60% berserta dengan profit. Nanti saya akan buat video, saya akan update untuk tuan-tuan dan puan-puan. Luncur. HQ di Malaysia ke? HQ kita di alam maya. Asalkan jangan alam barzah. Itu je, simple je. Nak tengok, nak tahu HQ kat mana? Boleh PM saya. Saya dan ni. Kita punya sistem daripada mana? California. International siapa yang tengah Dio yang dah tahu dah sebelum ni, dia dah tahu dah kat mana. Yang penting sistem kita canggih dan tak ada lag. Itu je. CEO kita pun, kalau siapa yang pernah ni, saya dah pernah. Untuk tim saya dah pernah share sebenarnya. Saya dah cakap, ini hasil Dio saya. Saya pin kan. Siapa yang ada dalam grup saya, dia tengok benda tu. Dia pergilah study dalam tu. Dan dalam tu saya ada admin. Saya punya guruku sejati. Terima kasih admin Luis. Yang banyak sangat bantu saya. Saya daripada saya punya upline, saya pun sibuk ke apa ke saya pun tak pasti. Dia dah share link, dah masuk saya dalam grup. Saya tanya dia satu soalan, dia tak dapat jawab. Dia diam terus sampai hari ni. Sampai WhatsApp saya pun kena blok. Dua-dua WhatsApp saya pun ni, saya pun tak ada nombor dia. Pening saya dah. Nak tahu, tak tahu macam mana. Tapi sebabkan ada dalam grup VIP tu, saya tengok admin ni. Kejap-kejap dijawab. Admin Luis. Dia lah yang saya bantu, yang banyak bantu saya. Dia lah yang banyak betul-betul guide saya. Tak tahu saya tanya. 3-4 pagi. Masa tu musim World Cup. Kan bulan 6 saya join tadi tu. Pernah nampak ni kan? Bulan 6 tu kan? Sejak Jun kan? Kan tengah World Cup masa tu. 3-4 pagi sambil tengok bola tu. Saya kacau dia. Betul. Kalau tak Brunei boleh guna Touch and Go daftar Touch and Go guna pasport boleh. Guna Touch and Go kalau Brunei. Kalau ada prospek Brunei. Tak ada masalah. Kita international. Ataupun nak guna USDT lagi bagus. Tukar channel dulu. Ada bahagian channel saya pun tak ni dah. Tak ingat. Dividend ni pun anda klik ni. Dividend apa semua ni anda boleh baca-baca lah. Boleh tengok lah juga benda ni. Lepas tu acara yang terkini, berita, maklumat, soalan lazim. Ni soalan lazim ni. Kalau ni yang mana ni panduan tutorial ni kena rajin baca saja. Apakah platform kami dan apakah misi kami, benda ni nampak ni Bagaimana kan sebenarnya saya tengok dalam grup yang banyak yang tanya dalam grup semuanya soalan tu sebenarnya dah ada dekat sini dah. Anda tinggal rajin nak baca tak baca je. Saya dah pernah screenshot untuk grup saya dah. Saya dah pernah bagi dah pun. Tak dapat lagi. Ada lagi soalan. Tanya, klik hubungi sokongan ni. Nampak? Dia betul bersambung, nampak tak? Canggih tak canggih? Dah selesai dah ni. Mana kalau untuk tukar channel tu tadi. Dia ada Singapore dollar pun ada. Tapi biasa Brunei kita gunakan itulah tu. Paling mudah dia adalah kita gunakan RM lah. Tapi kalau tak ada, kalau Brunei gunakan ni lah. Buatlah Touch and Go. Itulah ni. Boleh gunakan duit now. Mudah. Dividen bayar per suku bermakna 3 bulan sekali. Betul. Untuk ni betul lah. Tu admin saya rasa tu. Jawab betul. Admin sangatlah helpful. Betul kan? Nampak kan? Betul kan? Anda PM admin. Kalau anda malu nak tanya dalam grup, anda PM admin. Tapi saya cakap yang ada dalam senarai grup komuniti saya saja. Kena ingat, jangan yang tu. Pastikan yang betul, admin yang betul. Kita takut ada yang pernah, dan benda ni tak ada mustahil akan berlaku. Banyak platform-platform sebelum ni pun dah pernah berlaku. Okey. Nak promote ke luar negara pun boleh je. Depo guna USDT saja. Betul. Withdraw pun siap-siap dah. Binding terus nanti. BSC20 ke apa ke boleh. So sebabnya saya cakap dia satu-satu platform ni sebab saya minat sebab dia ada USDT je lah. Sebabnya apa? Saya tahu dah. Ini bukannya kalau USDT ni dia bukannya kalau RM je saya takut. Sebab apa? Sebab RM ni biasanya Malaysia je. Dia tak boleh pergi jauh. Bila komuniti Malaysia tak ada sambutan habis. Tapi bila ada USDT start je dia tanpa sempadan dah saya cakap. USDT ni. Dia itulah yang terbaik dia tu sebab saya minat sebenarnya. Sebabnya saya punya team sebenarnya banyak kaki-kaki kripto ni. Otai-otai saya, leader-leader saya, cikgu-cikgu saya pun banyak semuanya yang main kaki ni. Yang pernah main apa, buy and sell apa semua ni, scalping ke apa ke semua ni. Ini banyak sebenarnya. Tapi bila diorang ni dah sedar, minta maaf cakap lah, saya kalau siapa yang ajak saya forex ni, saya tak pernah main pun forex. Sebab apa? Sebab saya tak ni. Terang jelas lagi bersuluh, pada saya forex haram. Itu je. Siapa yang main forex, saya cakap terang, anda pergilah, kajilah, tolonglah, tengoklah ceramah ustaz-ustaz, dengarlah. Tapi bila anda main dengan kripto, insyaAllah. Sebabnya apa? Dia adalah aset, real asset. Kripto dan
emas adalah real asset. Itu je. Anda kena belajarlah benda tu, bab-bab ni. Minta maaf lah kalau ni ikut pada agama masing-masing lah. Tapi yang mana Muslim, ini nasihat saya. Ini adalah peringatan untuk diri saya juga. Bukan saya nak jadi ustaz ke, tapi saya baru nak start. Okey, faham-faham sendiri. Tepuk dada tanya iman, jangan tepuk dada tanya iman. Simple. Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Tu je. Luncur, buat sama-sama. Okey, lain tak ada apa dah kot. Dah pukul 10.30. Ada lagi kan nak tanya? Itu, ni lagi satu ni. Admin dah bagi tahu ni. Tolong join. Kalau anda tak nak tertinggal, anda ni. Lepas tu ada event event company bagi. Anda sharekan anda punya ni. Company selalu bagi event. Anda follow lah ni TikTok, siapa ada Instagram follow, siapa ada YouTube follow. Lepas tu siapa ada Facebook follow. Segalanya aktif admin kita dalam ni. Di atas 12 tahun boleh ke? Saya ada akaun anak saya. Tapi gunakan Touch and Go dia. Anak saya ada Touch and Go. Anak saya umur 16 tahun. Saya buka akaun dia. Saya masukkan. Keuntungan saya tu, yang saya withdraw tu, saya masukkan dekat akaun anak sedikit. Untuk simpanan dia. Kalau kata dia pergi keluar, dia nak pergi main badminton, ayah nak pergi main badminton, nanti touch je. Pakailah Touch and Go tu, bayarlah duit kod. Macam tu saya ni. Sebab kita dapat, kita cari rezeki untuk apa? Untuk anak-anak. Itu je. Pocket money. Betul, pocket money. Senang je. Betul, Touch and Go. Tolonglah, buatlah siapa yang tak ada. Banyak sebenarnya manfaat Touch and Go ni juga. Bukan saya nak campaign, tapi memang real. Dia boleh pakai kat mana-mana. Anda pergi Thailand ke apa ke, semua boleh pakai. Cuma kena betul-betul. Saya Touch and Go pun saya dah lama ada. Cuma saya tak guna. Sabah mana nak guna Touch and Go kat mana? Bukan betul. Saya balik Semenanjung baru saya guna. Itu masalah dia. Tapi adalah kad pun ada lagi. Kad ni. Baru itu hari saya beli kat stesen minyak. Yang fizikal punya kan. Tapi saya suka guna online je apa-apa pun. Okey. Betul Touch and Go terbaik. Ya. Siapa yang dah pernah pakai je. Sebab tu je lah. Banyak manfaat. Dalam tu pun ada banyak plan-plan yang ni pun. Untuk lontong. Dia sama je macam Shopee, macam Lazada. Setiap platform ada dia punya kelebihan. Dia cara dia nak close market macam mana. In the world, Touch and Go boleh guna. Betul. Itu dia. Nampak admin yang bagi tahu ni. Admin ni. Admin Leo. Thank you admin. Betul. Anda pergilah mana-mana. Tak payah nak ada kad kredit, kad apa semua. Tak payah. Buang masa je. Saya satu je. Saya ada satu kad kripto. Kalau yang akan datang, saya akan cadangkan untuk company buat satu kad kripto. Kalau betul-betul pergi kita jauh, insyaAllah. Kita boleh gunakan manfaat. Saya silap akan datang planning saya ni panjang sebenarnya. Nak buat market kita sendiri lagi. Supermarket. Kepada ahli-ahli kita yang nak berniaga nanti. InsyaAllah itu planning salah satu. Dan hujung tahun saya dah cakap dah dengan admin, saya cakap kalau ni saya nak buat charity. Macam mana pun anda kena tunaikan janji saya. Ingat admin ni saya punya saya punya permintaan Saya minta hujung tahun saya nak buat charity. Saya nak pergi bagi fakir miskin ataupun gelandangan ataupun mangsa-mangsa banjir ke, mangsa kebakaran rumah ke, kita akan buat charity daripada atas nama saya energetik saya akan pakai baju ni, saya akan turun, saya akan bagi sumbangan. Kita akan ambil daripada income leader-leader 1%. Tak banyak pun. Kalau kita sekarang ni dah banyak, komuniti kita berkembang pun 1% je. Kita akan buat charity. Dia satu je. Kita ni sebenarnya kalau kita nak buat apa-apa pun, nak dapat berkat, 5 ke 7% tu besar tau. Saya percaya, belum tentu lagi walaupun kita Muslim dalam ni ramai-ramai kita akan bayar zakat. Betul tak? Kebanyakannya habis kan. Jadi saya minta ambil 1% je. 1% daripada tu, daripada profit tu je. Untuk kita collect, untuk kita buat charity, kita bersedekah, berbahagi. Tak ada lagi dalam dunia ni istilah bagi sedekah miskin. Siapa cakap? Anda pergi buka kitab. Itu je. Dengan saya kalau bab-bab benda macam ni, saya memang serius. Saya memang tak ambil, tak pandang enteng kalau benda-benda macam ni. Sama-sama kita ni. Kita berbahagi, insyaAllah rezeki kita akan lebih bertambah. Tak ada lagi orang yang sedekah miskin. Itu je. Kalau orang tak ada bank account, apa cadangan tuan? Dia bank in manual. Manual setakat ni tak ada. Kita saya cakap, tak ada bank account, anda buat Touch and Go. Tu saya dah bagi tahu dah, Touch and Go tu boleh guna withdraw Touch and Go. Touch and Go, account bank dan boleh guna exchange wallet. Exchange wallet kalau siapa yang USDT lah. Walaupun anda pump guna USDT, anda nak withdraw gunakan account bank anda atau Touch and Go boleh. Waktu anda binding tu kan, anda binding je. Kalau katalah anda dah terbinding akaun kripto, anda nak tukar. PM admin yang ada senarai tu kan, admin saya nak tukar, saya tak nak withdraw kat sini, saya nak withdraw pergi kat sini. Bagi detail anda, nanti dia akan tukar tu. Boleh tukar, password pun boleh tukar.
kita ada admin orang yang running yang jaga sistem kita ni. Jadi segala permasalahan small matter. Itu je. Withdraw guna USDT pun laju. Nampak? Sebab apa? Sebab dia memang dia ikut daripada kita punya ni je. Kita punya mana platform kita. Mana exchange wallet yang kita guna? Trust Wallet. Okay, Trust Wallet. Lagi siapa guna Bitgate? Siapa pernah guna ni? Hata. Siapa pernah guna Luno? Memang tak ada masalah. Yang penting address wallet tu betul. Tu je. Kena copy betul-betul tengok benda tu. Jangan silap je. Silap je memang burn. Memang tu lah. Tak payah KYC kalau buka Trust Wallet. Nampak? Pun boleh. Tak payah buat KYC pun. Tapi Trust Wallet, saya minta maaf saya ada pengalaman. Banyak saya tengok. Anda boleh tengok dekat Google. Kalau Trust Wallet tak berapa trusted. Lebih baik lagi kalau Trust Wallet, lebih baik lagi ni lagi. Ada lagi satu wallet. Reader Pay pun okey. Betul? Reader Pay? Dia tapi charge 1% lah. Itulah gas fee. Kita dah lah kena charge dekat company. Jadi tak kalau sebaik-baik yang mana yang ada account bank ataupun Touch 'n Go, guna itu dua tu je. Simple je. Betul. Trust Wallet selalu problem. Nampak tak? Siapa yang dah pernah selami, dia pernah alami, dia tahulah. Saya guna apa? Guna apa ni? Kalau siapa yang pernah ada token pocket pun boleh juga token pocket kan? TP kan? Park kat mana? Park kat TP. Okay, buat Boost Bank atau GX Bank, betul. Saya gunakan ni pun ada. Yang terbaru sekarang ni RYT Bank. Siapa pernah dengar RYT Bank? Bank digital yang AI juga. Saya berminat benda tu sebab apa? Sebab sistem dia. Tak payahlah cerita bab patuh syariah. Kalau nak tanya bab patuh syariah ni banyak je bank kalau nak ikutkan invest kat mana duit-duit anda tu. Anda kena tengoklah. Kalau tidak mana dapat? Dia dapat ni duit ASB tu pergi mana? Invest kat mana? Dia bagi anda berapa je setahun? Kalau tidak bank tak boleh nak pusing tu je. Simple je. Sama juga platform kita ni. Dia tak bagi. Saya dah baca tadi dah. Ada yang tanya saya, nampak ni saya tulis tau. Tu saya type ni balik untuk menjawab soalan daripada anda ni. Ni saya bacakan. Soalan dia kepada saya, kenapa di Synergetic boleh dapat profit yang tinggi sehingga 5 ke 7% harian, ditanya. Tu saya dah ni dah tadi, saya dah ulas dah tu. Nanti tengoklah, saya tak malas nak baca lagi sekali dah. Tadi saya dah bagi tahu, saya dah baca dah tadi. Nampak saya tulis tau, saya note tau benda-benda macam ni tau. Sebab ni saya paling dekat dengan company. Jadi segala permasalahan daripada tim, daripada ahli, saya akan note benda ni. Okay, selesai. Okay, macam biasa, sekarang ni ada berapa lagi 103, Alhamdulillah. Saya doakan, ya Allah Tuhan kami, semoga yang ada dalam grup ni 103 orang ni semoga dipermudahkan urusan dan sentiasa diluaskan rezeki. Amin. Terima kasih kepada anda yang ada malam ni 103 orang yang masih stay lagi bersama dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa. Yang sesi webinar lepas sampai kan admin dah tutup recording pun terpaksa cutkan video. Orang tak nak ni. Saya tak tahulah tidur ke? Anda terlelap ke apa? Saya tak tahu. Ada 60 lebih. Lalas saya terpaksa tutup, putuskan panggilan. Sedangkan tak boleh, saya tuan rumah, saya kena jaga tetamu. Okey, ni apa ni dah selesai webinar, perkongsian saya pun dah selesai, untuk sistem pendapatan semua tu dah selesai, penerangan sistem dashboard pun dah selesai, demo untuk deposit pun dah selesai, jemput semua peserta buka kamera untuk bergambar. Okey, sekarang ni kita ada sesi bergambar, lepas habis sesi bergambar jangan keluar dulu. Kita sesi soal jawab pun dah selesai, lepas tu sesi giveaway. Ahli tak ahli, anda cepat je, nanti saya baca syarat dia untuk ni. Sekarang semuanya buka kamera untuk kita selfie. Okey, apa ni 103 mata memandang. Buat nombor 1 ni, sebab apa? Tab 1, profit non-stop. Okey, letak dekat hati kita belah mana? Belah kiri. Okey, letak dekat sini. Okey, nampak? Okey, buat tab 1. Buka kamera, bagi ni. Saya doakan yang buka kamera malam ni insya-Allah. Dia buat, pasti dia dapat. Itu sahaja. Simple je. Kita kena ada satu semangat dalam diri kita. Tanamkan satu semangat yang ada pada diri kita ni. Ya Allah, ya Tuhan kami nak ubah hidup kami. Jangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan tu bukannya untuk anda seorang, tuan-tuan dan puan-puan. Tuhan tu, Allah Ta'ala tu hanya untuk sekalian alam. Berdoa kena betul nak berdoa jangan silap. Ada pembuka dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua tu kena ada selawat Nabi, semua tu kena betul. Jangan ya Allah ya Tuhanku. Bukan Tuhan anda seorang, Tuhan ramai. Ya Allah ya Tuhan kami. Walaupun anda berdoa dalam keadaan seorang-seorang. Itu apa Ustaz saya ajarlah. Itu je. Ni satu. Okey, tab 1. Profit non-stop. Tab 1. Profit non-stop.
Step 1, profit non-stop. Amin. Okey, selesai. Okey, selesai sesi bergambar. Admin dah screenshot tadi Admin, cik tutup share screen dahulu. Oh, ya ke? Share screen tak tutup lagi. Tak apalah, biar je kot. Tak ada mengganggu kan? Tak ada kick je saya yang tu. Dah selesai dah perkongsian. Boleh keluarkan saya daripada tu. Okey, tutup screen sharing. Saya left lah yang ni ke? Sekejap Okey dah ke? Okey Saya buka kat sini. Okey, boleh dengar suara saya terang dan jelas Cik tutup sikit, tutup berapa ramai ni? One more time. One more time. Tu admin request tu. Admin bagi tahu one more time. Okey, ambil gambar sekali. Okey, cepat. Cepat 100. Weh, tepat 100. Ngam-ngam soy. Ngam-ngam soy. Letak dekat hati kita ni. Niat dalam hati dulu. Saya diam tu sebab saya niat hati saya sebenarnya. Anda kena niat lah. Kita nak jana profit. Niat. Minta dekat, ikut agama masing-masing. Minta. Apa yang anda nak minta? Minta dulu. Okay. Step 1. Profit. Non-stop. Okay. Step 1. Profit non-stop. Step 1. Profit non-stop. Okay. Selesai ambil gambar. Okey, ambil gambar sekali. Dah selesai. Amin, dah selesai ke? Dah sempat screenshot ke? Mana Amin Amin. Dah selesai Take 1, profit non-stop. Dah selesai Amin, dah sempat screenshot tadi. Mantap, dah selesai Okey, dah habis Okey, ini sekarang ni sesi terakhir kita. 99 orang, siapa yang ni tolak saya lah. Saya tak nak. Saya tak buat. Okey, dengar dulu saya baca sesi giveaway. Okey, syarat dia kat sini adalah 10 orang terawal, okey, 10 orang terawal menjawab 3 soalan pada link Google Form yang dibagi dekat ni. Anda buka sesi anda punya chat tu, okey, dia akan sekejap lagi admin akan bagi, anda klik link tu, okey. Lepas tu anda jawab 3 soalan. 10 giveaway untuk 10 pemenang bertuah yang akan mendapat, tak kira anda ahli ke tak ahli. Okey, RM50. Pemenang 10 peserta terawal yang menjawab semua soalan dengan betul. Okey, syarat dia hanya satu penyertaan je. Anda klik kejap lagi, email akan bagi dekat situ. Anda klik tu, lepas tu anda jawab. Hanya satu penyertaan saja bagi setiap peserta. Peserta perlu menjawab ketiga-tiga soalan dengan betul. 10 peserta terawal yang merhantar jawapan dengan betul akan dipilih sebagai pemenang. Keputusan pemenang akan diumumkan di kumpulan rasmi Synergetic. Okey, keputusan pihak penganjur adalah muktamad, tiada dawa-dawi. Dah, jangan tengok saya. Tu, klik kat link tu. Nampak tu? Google Form tu. Klik link tu cepat. Jawab cepat. Tu, klik link tu. Klik link tu, jawab. Jangan tunggu dah. Rezeki anda. Anda ahli ke tak ahli ke? Rezeki ni kalau dah tertulis lah. Rezeki tu untuk anda memang ada, dapat je. Sebelum ni kan dah ada kan. Lepas tu besok pagi admin dah umumkan siap-siap dah. 10 orang tu yang dapat tu. Keluar nama anda dan PM admin. Nanti admin akan keluarkan dekat senarai dalam mulut tu. Saya cakap, siapa yang tak ada Telegram, join Telegram. Telegram group untuk community syarikat tu kena join. Itu grup besar tu. Dalam platform kita, daripada dalam platform je. Okey, jelas terang jelas Bagi masa. Admin bagi masa sekejap Ni dah pukul apa dah ni? Ui. Boleh tahan juga mula pukul 9. Saya tak berhenti lagi ni. Haus dah ni, kena tekak. Dia 22.41. Okey. 9. Sepatutnya saya nak buat serangkaian boleh sebenarnya. Tapi saya tengok saya tak sampai hati. Sebab saya tengok semuanya stay. Tak ada yang keluar kan. Jadi saya ni lah 100 mata memandang tu saya tetap kena ni lah. Saya tetap kena tunjukkan lah. Saya jadi semangat sebenarnya. Target saya senang je. Setiap kali sesi webinar ni bila dapat capai 100 tu dah cukup sangat-sangat dah. Sebabnya apa? 100 tu, dia kadang-kadang kalau 200 pun tak cantik juga. 100 tu bila dia ni, apa yang cakap ada kualiti. Dia sebenarnya kualiti, bukan kuantiti. Dekat Synergetic ni, cyber mana? Cyberjaya.
dekat Synergetic ni sebenarnya kita tak perlukan sebenarnya ramai sangat pun. Yang penting adalah dia punya ni. Dia punya apa yang orang cakap dia punya satu momentum ni. Kita nak momentum sebenarnya. Sebab itu saya cakap yang tak faham carilah leader. Kalau leader anda tak bantu anda tinggal kat dia, anda report dekat admin. Leader saya ni dah dapat 8% dia tinggalkan saya macam tu. Anda report kat admin insya-Allah akan bantu anda. Admin tak ada lagi. Saya PM admin laju je reply. Jadi dia akan bantu anda macam mana anda nak jadi penggerak. Saya berminat, saya tak ada kerja. Saya nak buat Synergetic ni. Saya nak buat sepenuh hati saya. Boleh. Banyak cuti semua di luar event family. Oh ya betul. Kadang ada yang balik kampung kan. Ni awal bulan pula ni swasta dah gaji. Dan dia ada yang ni juga tu. Sudah. Okey. Dah selesai Google Form semua selesai Tak ada ni ada yang belum lagi ke? Nak jadi leader PM admin. Betul. Siapa nak jadi leader? Anda buka grup Telegram tu, anda PM admin. Pilihlah mana satu yang anda berkenan di hati. Anda boleh kira 8 orang tu kira lah. Okey. Macam saya sifu saya itulah dia. Apa ni Guruku Sejati. Terima kasih banyak-banyak Guruku Sejati. Bosku Leo. Terima kasih banyak-banyak. Dan okey baik. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah lain-lain tak ada apa dah. Saya tengok sini semua pun dah habis dah ni. Dah selesai ni. Umumkan penutup webinar. Dengan sekarang ni pukul 22.43 insyaAllah Tadi kita mulakan dengan doa dan insyaAllah sama-sama yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala. Yang buruk, yang lemah, yang hina tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun terlebih cakap dekat mana-mana. Saya minta halalkan. Saya niat hati saya ni, nawaitu saya satu je. Saya tak nak tengok anak bangsa saya, termasuk bukannya anak bangsa saja, anak bangsa ni di keseluruhan tak kira agama, bangsa, tanah air tak kira. Saya tak nak tengok kena bungkus, itu saja. Nawaitu saya tu. Satu platform yang saya sharekan tu yang dapat bagikan manfaat kepada sekalian alam, itulah diri saya. Itulah nawaitu saya. Saya tak nak tengok anda kena bungkus kau macam saya suatu ketika dahulu yang pernah menangis di bucu katil. Itu adalah ayat-ayat antara ayat-ayat yang saya pernah alami, yang saya dah pernah terkena sebenarnya. Itu sebab saya tak heran pun kalau ni saya sharekan biar orang tahu siapa saya. Jadi daripada jatuhnya saya tu, daripada situlah kebangkitan saya. Kalau siapa follow TikTok saya tu, Moneymaker 8055 tu dia tahu. Dia tengok ayat saya banyak dalam tu. Siapa yang tak follow saya boleh follow kalau nak tengok saya punya ni. Segala promosi pun saya dalam tu juga. Saya ni. Kalau anda takut nak PM orang kat WhatsApp, okey, kawan anda, kalau yang mana-mana ni kita jumpa depan-depan, cerita depan-depan. Tak ada pun nak sharing gunakan status. Teknik saya dah ajar dah. Diary kena ada. Tulis satu hari 20 orang senarai nama tu. Okey, lepas tu cuba close 20 orang tu. Dapat 2 orang satu hari pun dah cukup dah tuan. Tak payah ambil 10 orang lah. Kita ambil 2 orang je. Pun dah cukup dah. Cuma kita jangan orang cakap buat sesuatu tu apa. Okey, satu kena ingat. Apa itu duit? D apa, U apa, I apa, T apa. Inilah saya punya saya punya teori saya. Okey, D tu doa. Okey, kita hari-hari berdoa. U tu apa? Usaha. Kena buat usaha. I tu apa dia? I tu apa dia? I tu istiqomah. Istiqomah tu apa dia? Buat secara berterusan, jangan berhenti. Pedulikan yang nak kita bagi, yang tak nak kita next saja, tinggalkan. Bila macam saya dulu, saya awal-awal kan bulan 6 kan. Memang ramai 60 lebih, tapi yang ikut saya betul-betul rapat-rapat kata-kata 20 lebih je. Tak boleh cakap apalah. Hari ni baru dah nampak, betul lah tuan dah muncul dalam ni. Ada bagi sesi webinar. Saya baru nak mula tuan. Kan saya reply apa tau? KAN. Dah. Saya dah ajak dulu awal-awal kenapa anda tak ni? Saya tak boleh cakap apa. Masa tu company bagi lagi percuma lagi. 100 lagi company bagi. Hari ni anda baru nak mula RM50 keluar modal lah. Tu je. Kalau anda jawab tadi soalan tadi, kalau anda ada peluang lah, rezeki anda lah. Kalau anda menang 10 orang terawal tadi, itu je. Lepas tu ada sampai apa? I istiqomah, buat secara berterusan. Man jada wa jada. Siapa usaha pasti berjaya. Okey. Lepas tu T apa? Tawakkaltu ala Allah. Berserah kepada Allah Ta'ala. Dia yang menentukan, dia yang tahu. Kalau kun fayakun tu kena kuat. Itu je, kun fayakun tu. Kalau kita percaya, insyaAllah akan menjadi. Itu je. Saya tak ada ni. Sebab benda tu memang dah duit tu. Datang tangan kiri kan, kejap lagi kan. Sebab apa? Withdraw masuk dah kan. Kejap lagi pukul 12 masuk, ni withdraw lagi. Tak ada limit nak withdraw. Simple. Anda nak withdraw satu hari 10 kali, boleh. Asal ada RM10.30 dalam tu.
Tiba-tiba keluar-keluar pula. Alamak, anak ajak keluar nak pergi makan pula ni. Tak ada ni. Dalam tu ada. Redo lah. Itu je. Nampak? Simple. Tak ada lagi tuan. Tak jumpa platform yang RM10.30 redo. Memang pelik lah. Inilah dia Sani Jetik. Okey, selesai tuan-tuan ya. Okey, saya sudahi dengan yang beragama Islam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguh itu manusia ini dalam kerugian melainkan mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Amin. Okey tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan, nampak tu ada yang cakap tu duit. Dunia umpama internet teknologi. Bolehlah. Dia kreativiti masing-masing. Macam saya doa, usaha, istiqamah, tawakal. Itu untuk adalah diri saya, naikkan saya punya semangat, motivasi. Tim Louis, siapa nak jadi leader? Sila PM saya atau Seazli. Betul. Tu. Ni. Tim admin Louis, tim saya. PM ni, nombor ni. Admin ada bagi tu. Thanks tuan, terima kasih banyak-banyak juga. Saya doakan yang ada ni, masih ada lagi 70 orang ni pun, 69 orang. Boleh ni boleh PM admin admin masing-masing. Boleh PM plan anda, siapa yang nak jadi admin, nak jadi admin pula, nak jadi leader, boleh. Yang nak ketengahkan benda ni kita buat sama-sama. InsyaAllah, kalau panjang rezeki umur kita akan jumpa di sesi gathering. Kita akan buat satu event, macam mana yang anda dah pernah tengok sebelum ni kan. Kita akan minta dengan company buat event, kita buat satu nanti, kita perjumpaan sama-sama. Sambung balik ya sir. Apa dia? Sambung balik. Sambung balik. Dia dah keluar dah masuk balik ke apa? Itu saja, tak ada apa dah kot. Ada lagi admin kalau ni dah selesai boleh lah kot. Saya tak kisah. Saya kalau tunggu saya ni, saya lagi hari ni saya duty juga sampai besok pagi pukul 9 pagi. Boleh. Kalau nak sembang tak ada masalah. Semalam pun saya balik pukul 3 pagi. Ada sahabat telefon semalam bergayut dengan dia sampai terputus dah. Sampai anak saya dah lapar dah. Saya bawa pergi makan pula. Boleh dah Abang Azli. Apa tu? Apa ni? Boleh dah. Okey, boleh dah. Okey dah Okey, nanti apa-apa, Roger. Tu je. Dengan saya senang je. Telefon je apa ni. Tak ada pun mention nama saya dalam grup. Dalam grup ada kan? Saya pun ada dalam grup. Okey? Baik, Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Salam